وجعل الليل راحة للأنام وأرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله صلاة وسلاما دائمين متلازمين نرسلهما إلى حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم هو الذي قد بذل جهده لتقويم عقائد المتدينين الذي قد حمل الناس من الظلمات إلى النور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلا يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حق المسلم على المسلم ست إذا لقيته فسلم عليه وإذا دعاك فأجبه وإذا استنصحك فانصحه وإذا عطش فحمد الله فشمته وإذا مرض فعده وإذا مات فأتبعه. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Malam yang berbahagia rayanya, kita nyoban Bandung kadang sapa-sapa di tempat yang mulianya. Maksud dan tujuan karena dengar dakwah Islamiyah yang berkaitan dengan Maulud Nabi Muhammad SAW dan masalah-masalah yang lain yang akan disampaikan. Karena kira Allah Subhanahu wa taala dan Bandung bertanya yang hadir di malam yang berbahagianya berbudi keberkahan di Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Selawat dan salam semoga Allah betul pesampo ke Nabi Raya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabiyuna wa habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaupun di dunia kita tak pernah berjumpa dengan Nabi, mata kita hantam takalan wajah Nabi, gelujung kita hantam tadengar su Nabi, jaro kita hantam tersentuh kulit mulia Nabi. Tapi insyaAllah kami doa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga singgah urut akhirat kita yang merumpuk syafaat Pak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ta'zim penghormatan tuan kepada Tuan Syekh dan seluruh jajaran kampung Tuhapur Tuhalapan dan urung-urung Syekh kamu baik untuk imam maupun cerdik pandai alim ulama. Ta'zim penghormatan kamu kepada gure-gure yang ada di sini. InsyaAllah kita nyoban Bandung begitu mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Istimewa kepada seluruh panitia dan ketua pemuda dan seluruh jamaah pendengar dakwah Maulud. InsyaAllah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ni ujian ni ya. Mantap hidup. Mantap hidup. Menyebab dakwah BO ujian kabre. BO itu ujian bre. Menyebab abak pulain nelu nonton bola. Menyebab bola minta ilan pion luar kalau pion-pion. Nya na jo mi dan nyo je takalan iman road malam-malam lagi nyo. Nyo je takalan iman road. Je tatek road bak Allah. Putra kan. Kadang-kadang menit dekat ada dakwah. Wait tinggal. Menit dekat. Menyap yang ni tengku tilah. Tika tak bawa jaro. Kumantam kejadian akan berdua hino. Yang ni
Menyayang hananit ni kalau nanti yang hananit dengan dakwah. Tabuh-tabuh, bre. Memang hananit. Maka ikannya wak udipnya tergantung ni. Kalau pekak dia hujan. Nyo ikannya waktu itu hujan lagi nyo baik tak pelum. Ini kalau nyo tak salah. Maka dia abut. Waktu itu hujan kepegah di Nabi termasuk waktu mustajabah doa. Maka ikannya waktu na hujan lagi nyo. Lium jaro melaki putra yang hanan. Menyebutkannya kalau nak perumoh laki benar perumoh anak agam. Menyanyi yang kalau nak lako laki benar lako. Yang kana bohong laki Allah. Tengku dong kalau nasinya, tengku kalau lebih keturunan tengku laki sinya. Yang mustajabah doang, mustajabah doang. Batai keputusan ujian di Allah, sehingga keputusan rahmat di malaikat rahmat, maka ketika ada berdoa, insya Allah berkat doa katanya. Patahlah tengku mustajabah doa. Bainal azan wal iqamah, ketika di antara azan dan qomat. Lihat tubang nawat 5 sampai 6 minit yang mustajabah doa. Pada dalam tengku mustajabah doa, urang agam, urang Jumat, urang raya, urinang uragam. Bainal khutbatain, ketika urang duduk, khatib duduk di antara dua khutbah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim. Taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Biasa khatib duduk dan di sini tu urang berdoa dan mustajabah doa. Pada dalam tentu mustajabah doa setelah sembahyang wajib di mongko wate. Pada dalam tentu mustajabah doa di sepertiga malam. Poh 2 sampai poh tinggal 5 mustajabah doa kepada Allah. Maka idanya mufhum. Kadang-kadang orang berpegang menonton bulan tuan mendoa kepada Nabi tapi hantar bertimang di Allah. Kadang-kadang wate dan mendoa hanapah menwate mustajabah doa. Kan, tamlake malamnya beu men. Ngan berkah ujian beratnya tamlake kampung danyo bertambah gat amin. Tamlake yang nanaja ulang bulu jit padi amin. Tamlake kampung-kampung yang tengah mula-mula urang yang tengah bermusuhan putus-putus silaturahmi tamlake begat amin. Dan tamlake kampungnya selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal min. Mulut pajan Gunung Nam Kaduri Ilun tabi-tabi Beklam belum dakwah di Aceh Utara ni di Gangjun. Tong apui poin E yang minadon jak-jak pak apui yang tong apui bukan pak apui tu. Ilun tabi belum pegah ke urang dia. Kip-kip dakwah belum cerita ke urang dia. Ulun tuan asli Aceh Utara tapi ulun tuan galak ke urang dia. Bahkan galak dengan ke urang dia. Lontalan orangnya dengku tempat-tempat yang lonjak. Lontuan dakwah sampai ke Kalimantan. Dakwah lontuan sampai ke Jawa. Aceh Karatin buat-buat. Tapi lontalan kekompakan yang paling kompak dalam acara pegat dakwah mulut, dalam acara pegat mulut dan untuk pemeriah mulut lontalan urang Sigi. Di Gelempang ini lontuan cali. Dicari lontuan cali dan mau dalam. Nyola macam jadual daerah Sigi. Asal itu Sigi ini guna kebahagiaan Pak Mulut Pakon. Karena urang di Sigi wadai buka mulut meriah-meriah yang membuktikan bahawa ditanya macam kental dengan agama, bahawa ditanya urang Sigi macam cinta ke Nabi, dan yang paling penting tanya macam cinta ke Islam. Yang enggak kan kalau pegang urang Sigi betul dan pegang yang termasuk urang meriah anak payung yang kita uji karena anak payung. Biasa bapak depan lain kadang payung gantung-gantung sengaja gantung agak banyak wujud. Dia berdua tanya pada kuusi adanya kakak menggantung banyak wujud ke kuusi payung. Nak ada hidup orang kampung ada go. Apa kan mana? Nak ada pakai dalam beli gantung. Baru pakai isi yang modal lagi. Long fikir payung beli acara dakwah dia orang kampung. Yang penting kadang-kadang tindakan. Anak-anak kita ni nak ikut bawa mulutnya nak harus tak pegat. Kita ni orang tak pegat mulut cinta ke Nabi. Mereka tak pegadah budaya lagi ni. Tak pegadah senang-senang Nabi yang lagi ni tunggu. Dipikir jadi kita ni kaji menang-menang. Hana payah pegat mulut, hana payah pegat dakwah mulut. Maka tengok 20 ke luka. Anak ni haitim dia pegat mulut. Anak ni haitim dia pegat acara kaduri mulut. Bahkan waktu malam hana dakwah mulut pakon. Ikalan ayah-ayah jamun bahawa urang syiknyan hana pegat mulut. Itanya orangnya yang pegang mulut, panitianya dia pegang. Itanya kata-katalan ayah jamun.
Dari mulai naik tu tekan pegak jalan lagi tu. Maka yang cukup gelak tu ketika nak urung pegak hanjir pegak kampungnya nan. Beda kampungnya nan rapai belah rapai atau rapai belah. Belah mesti belah rapai. Dan kalau dua bulan lu kalian dua bom nasa. Yang bere oh bushi ya. Ni baru lu kalian kampungnya dua bom nasa bushi bere. Berarti nyamban rame jamaah sembahyang. Tanda kabau melatah, pindah kabau melatah ni. Betul ini. Hai lo ada nanti kuno. Kaki dong bayang kuno. Menyetingkat lah dua buah melasah. Berarti jamaah maghrib, jamaah isya, jamaah lain-lain. Tanda dia. Bayang pula jamaah kabutih melatah kabutih. Betul. Alhamdulillah. Tahu Pak Ron. Yang baik kuno. Nggak tahu apa orang itu. Ini lero. Kita berapa 6 roh nanti. Ini juga perlu jemaah 6 bere. Kau datang 6 roh. Saya bagi dua itu. Ni tanah Acehnya tanah ulama, tanah Acehnya tanah aulia. Ikannya Acehnya gara-gara di ulama di Aceh. Mereka bilang ulama di Aceh. Maka dia tak pegang sampai mulut kalau ni. Ulama di Aceh tu, anak guru. Bahkan cukup ramai di Acehnya ulama keramat. Maka Acehnya pakai legah. Gah na di Aceh Utara. Na di Arun. Minyak di Aceh Timur. Menyakajak kiri unakan raya namu. Dumpu na di Acehnya. Pakat Allah sayang orang Aceh. Karena orang Aceh taat kepada agama. Nangro yang paling ramai orang Islam. Allah nangro orang Aceh. Pun jamun dikun Acehnya Serambi Mekah. Jamun katakan, tadi bertejak Jawa, anak muda jamun ibu, menyejak Jawa senang. Anak muda yang kampung isi hantar semayang ke Jawa kadang ibu. Anak muda jamun saya ngajak Jawa ibu, ya abang tak belakang, ya abang tak masjid. Karena orang Aceh walaupun anak semayang mungkin, tidak abang masjid, semayang dong. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dari awal Aceh. Yang orang itu yang sini gak kalah bang, yang orang gak kalah dengan bang, nyampan orang Aceh. Yang orang dari bang itu, kemang, orang bang, yang orang Aceh kakak, ini kalah dengan yang buat benar itu musalina, yang ada rohnya. Ikutnya ketinggal itu memang yang buat dengan muslaut, ketinggal itu adalah pusaka. Tapi kalau ketinggal itu, kaji ke imam sembahyang rawatib bak mesti junda dengan aja asal murid bak mesti junda banyak dari ini yang paling anak sigli ada lampu saka maka imam ini jadi kan iban gasu menyesal ini punah lakon lagi ada Allah di malam itu jangan tu maka nak lakon dan bukan buat lagi yang kalau nak permohon tu jangan pula ada promosi tu yang jangan promosi harus promosi dengar yang lo promosi itu, yang kalau nak perempuan itu, mantan jomblo, mantan single, yang punya malamnya nikah mana lo dipuak, mana lo bon. Yang punya lagi yang calon lakon lagi yang malam ya Allah. Abang, beradik, adik hakim ini, dibantu abang bukan, abang bukan lah. Dikali sebuah ayat. Yasin. Wal Quranil Hakim. Oh, ini orang yang dia keluarga tu, bang dia keluarga tu. Ibu dia bang ni buat apa? Buat adik abad dia dalam. Yang ni, nanti adik-adik tanya yang big boxnya, urai tu polis. Belum salam ke adik-adik. Oh, kagaknya. Tapi tengok bukan dulu. Nan grup dengan bahasa Aceh betul. Baik bahasa Inggris. Ingai rapat iya bahasa Inggris. Protokol bila apa-apa baik itu. Ayo, aku polis. Kita depu, kena pegang macam. Inilah dia, kami grup Rapai. Nggak gini. Atau grup apa Syam macam lah. Ini protokol, orang protokol itu. Ada polis. Hanya kagak. Nanti kan itu bapak kaset pertama mbak, bapak video pertama. Jangan terus, ha? Ada tanya.
Hidung lu jaga-jaga saya tipu lu. Mik kan. Saya tempat ni yang lu pakai ni pakai yang ini kan. Habis babang. Kalau jaganya ni kalau pakai dia awak mati ni. Dia benaga. Jadi mana? Dia awak Aceh ni. Dia awak Aceh ni menyejak ke dia Jawa dia umum. Dia punya awak gopang. Nak kemah. Dia pada pegang awak gobrung. Awak Aceh bang pegang. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dia awak gopang. Allahu Akbar, Allah. Makanya waktu orang Aceh tinggal di Tugu Imum ini, ikannya dari mana? Dari Aceh. Oh, Serambi Mekah ya? Ya, boleh jadi imam. Awak Aceh je imum. Dia bang muno, gue nyamper dari Kabupaten, je imum. Dia Aceh mayang tu. Tu boleh ni gaji imum. Allahu Akbar. Dia tapi mayang jamaah, tapi keluar bawahan. Anak yang lain juga. Tapi ada masalah dengan orang Aceh itu. Kemudian orang Aceh itu yang syariat Islam. Orang Aceh itu dengan roh Aceh Darussalam yang berkaitan dengan Islam. Itu dia Aceh. Belum tuan tapi belum pegang-pegang. Dan galak untuk ceritanya. Tahun 2018 diundang Kalimantan. Nah acara Kalimantan Kota Balikpapan. Jadi kalau di Kota Balikpapan kan acara dakwah. Nah acara sama olahraga. Katanya Menteri Pemuda olahraga yang itu Imam Nahrawi yang kaidok. Jadi waktu itu Imam Nahrawi pagi hana baca doa ni waktu acara pembukaan. Urung-urung kami itu orang-orang kita deputi orang kami itu. Mana soal baca doa? Waktu hana soal baca doa, idanya oleh protokol. Orang Aceh mana? Orang Aceh mana? Pak, sini. Orang Aceh ya? Ya Pak. Orang Aceh syariat Islam ya? Ya Pak. Serambi Mekah ya? Ya Pak. Baca doa ya? Ini teh saya. Pak teh ke? Ada di kuino nyambut. Lo berapa bang ini? Ya Pak. Siap Pak. Nanti doanya sikit ya Pak ya. Boleh Pak. Mesti baca doa. Boleh. Iho itu acara terakhir. Inilah kita acara terakhir pembacaan doa oleh Junaidi Ilyas dari Aceh. Ayo, mendadak dana. Ini biasa ada dakwah, mendadak dia. Dan Alhamdulillah syaitan rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan syakirin hamdan wa fi ni'amahu wa iqamin wajidah. Api doa bismillah bacaan. Doa dia bismillah bacaan. Tapi doa ini enggak bacaan. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'anhu. Jawabnya dibacanya di amin. Ini dibuat ini. Sampai terakhir ini baca al-Fatihah puasa. Baca al-Fatihah puasa. Amin juga. Allahumma laka sumtu amin. Nyawa dia itu dia. Ini di. Panjang kali ke orang Aceh baca doa. Jangan mula. Ini yang bukan tengku. Kalau Ustaz tengku di Aceh itu sekali baca doa 1 jam setengah. Ada video lah awal dia kan. Saya dengar maklum. Ini di Aceh saya dengar orang-orang pakai jilbab semua ya. Ya. Hidung pak nak HP hidung ceramah batikan. Kemudian lihat anak kecil dia pakai jilbab. Ada dengar ceramah dulu. Tidak dengar maklum. Di Aceh itu orang sahab Quran semua ya. Oh iya. SD 30 juz sama SMP sama SD 10 juz sama SMP 20 juz sama SMA 30 juz semua hafal Quran. Nah, hukum namanya. Yang bawa oleh pada ini pun namanya dua auto di Maliban. Yang kau tu alibah alipah. Nampak dan wajib. Ini wajib hebat. Menjaga pegah dan lain. Bele, proyektor bangpa. Nak beri proyektor. Nah, nikol bang. Betul. Proyektor jin. Betul. Dia udah betul proyektor. Betul lagi ni. Itu rumah. Itu rumah. Bukan itu rumah. Ini menjaga pegah perjuangan wajib luar biasa. Menjaga perjuangan. Belanda hari itu wajib tapi orang. Belanda hari itu wajib. Baru kami kalau kemah abang-abang awak gam ngino. Aceh tu anak dulu baru kami. Aceh bukan awak lagi anak dulu wajib. Anak dulu wajib. Perdamaian gara-gara tsunami Ronyo. Perdamaian gara-gara wajah anak dulu. Lebih pek. Ini apa dulu?
Maka itu tak ada Aceh Aceh merdeka. Dan awak kampung merdeka. Acehnya. Ibarat cara itu pemerdeka Aceh. Belena urung kasih di Aceh. Belena urung mangai di Aceh. Bila perlu awak Aceh pergi hadir nandu. Nangro Aceh sekolah ini. Ini. Nangro Aceh dia tak buka lagi Brunei. Temah ni. Lo awak kampung. Ini malah. Yang bukan ini mudah-mudahan. Yang Acehnya yang terbuka lagi Brunei. Di Brunei itu nanya murid doktor hewan di Brunei murid itu. Di Brunei ada murid lahir di Kalika, yang bandaian itu. Ibu dah ada yang murid itu. Di Brunei anak pencuri, betul. Urung natra mendu. Ini cuma tak kepulang dah, tak ada yang dah. Ini cuma betul, yuk kalau kau nak betul. Jadi kita anak pencuri. Di Brunei itu bahagia. Indonesia. Balah dia dah kau dah. Nampak Indonesia. Dah ini yuk kalau Aceh dia tu kayak antri dah. Betul. Ini yuk kalau Aceh. Motor antri buat dirimu berdiri nyampan itu. Jamu dipulang jawab kau. Jamu. Dakwah. Jadi orang ada buat Aceh lagi Brunei yang salah. Aceh bukan. Aceh dakwah akan dapat lagi Brunei. Kuat itu kalau dia Brunei. Lanjut ke Brunei, dia ke Brunei. Maka awak kau, cita-cita belum habis. Impian belum selesai. Kemerdekaan yang jauh daripada kemiskinan. Beklena urut Tuhan yang halal Allah. Beklena urut-urut yang mubat hanapeng hanjit sama mubat. Yang buah-buah awak kami no. Uroje yang mungkin ini berjuang. Uronya berjuang di Mai Kota. Uroje berjuang membaca preman dengan budi. Uronya berjuang mempulpen dengan lense. Dek tua perjuangan. Bek dino di awak gam di awak KPA. Pan kanan dino kedua kau belum ada. Dia ni mungkin dia cakap ni. Dia mungkin. Nanti yang kenal lu, kalau lu ingat dekat. Berungai awak KPA. Itu mana tu nampak kandang. Ya. Makanan tu yang tak lu. Adik bapak lu. Kalau tu jangan awak agak. Lu jangan ni yuk buat dia. Semua awak pesantren ni, gue jadi buah makan dalam. Dia bukan kesal. Ready. Boleh. Sama-sama. Terutama nak kemana ni? KRN. Budi raya itu je. Betul tak lu? Ready tu ni. Boleh tak? Kau tu. Ya pernah hanya bismillah. Ya pernah hanya ayat maya. Ya pernah hanya kuih maya. Ya pernah dah nanti tadi. Baik bang. So yang murah. Hari ini beli. Kacau beli sikit. Nanti. Orang keduaan. Mati ke. Bila bah munggun betul. Bah bapak saya. Menyatakan dia belum je pegang. Belum je pegang. Itu. Anak mati. Udah sampai orangnya. Paling kurang air bati. Rumah itu. Dia pernah cara. Yang bangai kerja boleh. Boleh kan? Yang bangai kerja boleh. Hehehe. Ayo bagi. Ada tak boleh? Ada buat dulu. Hai menalah tadi macam-macam. Apa yang sekalian ni? Aceh luar biasa. Punya pegang mulut. Di awal Aceh Musa. Hana nanglo mi pegang mulut buat mulut. Cicik. Buka Google Map. Buka Google. Buka internet. Now dah pegang mulut buat mulut. Rabiul Awal, Rabiul Sani, Jumadal Ula, Jumadal Sani. Now pegang mulut anak. Mandi Aceh di pun orang tanya malu mana pegang mulut buat mulut ni. Khilafiyah pendapat ulama tentang lahir Nabi. Nah yang pegang Rabiul Awal, nah yang pegang Rabiul Sani, nah yang pegang Jumadal Ula, nah yang pegang Jumadal Sani. Akhir pergi cok dia orang Aceh. Buat mulut pegang mulut. Yang bahagia tu. Tengku jamah lah. Dia malam. Ya, ini ni anak pri kau. Ajo lunduk inan, tinggal lunduk inan. Lego dah dua ni sama. Tinggal duduk inan. Berapa ada macam tu. Anak pri, maka dia orang pengen rumah rumah. Pengen rumah. Orangnya dong dakwah dua part, hebat. Guna-guna bak di suara apa? Aceh Utara, kemudian Qatilah Pekolwadah ulang tahun Partai Golkar, malam kena UCD. Heboh amplop tak puas. Pengen rumah. Yang ni rumah nak amplop. Dua malam gigi. Yang ni rumah. Pada puas rumah. Assalamualaikum dah. Kalau boleh habis saja. Assalamualaikum.
cakap. Pengen belum? Nak kami sekalian, habis sekalian. Dia di Aceh, mulut tinggalan. Punah mulut tinggalan. Masya Allah, luar biasa mulut di Aceh. Anak-anak dia memiliki. Tak memiliki belum? Beres. Yang memiliki, dia berdiri yang merah ni belum? Dia ada di mana mambung. Yang memiliki, anak SMP, anak SD, anak SMA. Anak SMP, SMA nak memiliki. Alah, ya tu ayah-ayah. Anu SD ni ya. Anu SD ni kalau. Maka yang hati damang, itu total hendak pakai nyom, lalu kemah. Itu total pakai nyom ni dakwah. Tiga tengku-tengku galak pakai nyom, karena agak sunyi. Burung-burung kali. Menyelom su burung ger. Kita YouTube. Dia nak galan-galan galak lagi. Nya nak pelan-pelan lu macam mana kau mati ke pohon nanti. Jadi kan anak aku dia berdua mana gitu. Anak kita orang dari juga. Ni, anak ni beri dia tahu apa. Dengar ini lagi. Kebenaran. Nastaghfirullah ya Allah Allahul-Azim min kulli dhanbin ya Allah adibni Allah. Kami kalau lagu keluar cakap ni. Ya raya lagu. Ya Rasulullah ya Habibullah Muhammad ibni Abdillah Muhammad ya Rasulullah tanggal 12 Rabiul Awal lahirnya nyongan nepandang dunia di bak masanya Nabi lahiran karunia Tuhan cedang tak rupa. Lagu ini Nabi Nabi kan dewa pegang dikit mah ini awak kafir berhenti Nabi Muhammad Nabi ini pegang mana Nabi nangis di buka baru kan nanti buat lagu terakhir adik-adik nanti ingat lagu terakhir itu lagu terakhir asalkan lagunya kerap penyusun nanti ingat Allahu li ni badwadi mulai sallu ala hadam nabi Muhammadun sallu ala nah muda pada orang kawan ini ikut ini hari ini gua lagi rehat gua nanti anak ini kan mulai ini pakai tapi kamu mau sampai ada kata dia kamala kata ibu nak 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 keluar sama umpama Allah lauli dia ni ukuran apa yang begini ya kopiah buku tu tapi waktu kami dikit Bandung gesanya dan bedang pemulia Rasul Allah Bandung gesanya dan bedang pemulia Janjungan kami dikit kata kena ibu baru cabang anak muda baru cabang Bang Joni memang ngampung terus berkata dia seperti apa lah dia bertahan ini tanpa boleh dia selawut dia habis selawut takruk peti-petinya ini kerana ni bukan mana menjadi dia ni selai orang pun mata-mata juga ini kau mana kena ia buah nak lupa maka orang nyomi Abi, nak kemah. Nyor juga panitia itu menghibur begitu karena kamu dua orang gitu nama hibur begitu. Kalau dua-dua itu anak kalau membikok kami ulu. Kuno ada bikok kami di rumah tangga bikok ada dah. Tamam juga aman. Dalam surga dia anak bikok bulan berapa ini? Aku itu bukan lagu. Kau ada ni kan
Orang raya lah. Maka itu kan buat telefon mulut dia pun lalu dakwah kata orang kampung urung. Upati na urung Tuhan. Nya urung Tuhan ni juga dapat kelompok niki. Urung Tuhan yang mengenali itu. Urung Tuhan yang kata malaikat sakratul maut. Juga dapat kelompok Allah, Allahuli, Allah. Mana ni dia? Gaya anak-anak ni saya beli tapi orang lain. Dia cek kamera Malay, Balun, Hinohom kampungnya, kemah. Waktu itu kalau kanduri ni kurang mewah. Kanduri dalam kacok bungkus buah. Balun, Malay. Yang bang tu kanduri, yang dengan kamera main beku. Yang baju kalau ucap di mana ujang putih, yang pun lempu, yang pun. Pada kepuah mahal alat. Wabih, titik mengelah. Saya mau nak sampai ke dalam. Saya nak tak kau, kau perlihat. Punya titik. Rumah ujuk rumah ni, masya Allah, Malay. Kita nyawa orang Aceh yang mana? Kita nyawa orang Aceh yang apa je boleh buat ni. Habis dah baju rumah dok juga di panitia. 4 cok puak. Kan kamu orang-orang kampungnya mungkin lah. Puak rumah mendenang kot siap. Puak rumah mendenang dalam cuti, mendenang apa mana. Mujuk je dulu. Tapi ide awal kata puak, segala apa? Baju punya adab. Nyo akhlak. Dari tanya di dulu urang makan duri ni. Nyo pula baru tadi urang makan duri hana akhlak. Enggak. Makan duri. Nah itu. Si Nabi ni badai baju makan duri ke baju ya kai kiro kata. Ikiro baju. Uyana. Ida nyo ke? Ida. Enggak makan duri. Lagi ada banyak kena stroke. Nyan yang baik. Maka adalah kalainya mari dengar. Tidak nyo Aceh nyo tak nama marwah. Punya tanda di marwah Aceh nyo, good insyaAllah. Maka di kampung nyo oh Pagusi ada. Pagusi ya. Kan Pagusi pakai nanti ke dalam muka. Ya kan Pagusi lama-lama ke dalam muka. Ya Pagusi ini program kampungnya lagi Pagusi. Mau duduk saya berharap aku sampai mana ben patah tarik dia jadi mau meninggal itu. Ya boleh siap itu no. Ni pakai kampung kompak. Belum pegang malamnya. Jadi dah. Di kampung kayaknya kompak Pagusi. Di bawah asuhan Pagusi itu imum dah. Lah, untuk imum Pagusi bina kampung bukan. Maka punya perlayangan kampungnya benar 500 orang manusia kampungnya. So yang pun benar kampung urung tua lagi Abu Bakar As-Siddiq. Urung tua yang bijaksana. Urung tua dalam kampung. Mantan pejabat dalam kampung. Mantan urung tua dalam kampung. Pernah pimpin desa dalam kampung. Pernah jadi tua apa dalam kampung. Bek, popo, katol. Ya Allah, yang juga dia ada tino, kalah dulu. Yang ni, yang kayak buka panggung no ikut lampu dia buka panggung. Nah, lampu. Nah, lampu timbak dah. Aduh, kalau ini kamu lu sana kamera. Baik dia kayaknya orang tua. Orang tua baik dah muda ibu. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Kamu ibu nak buka dakwah. Okey, lanjutkan. Mana pun bantu, dong bantu menua. Tenaga hati hari doa malu. Tapi menyajib balu untuk panggung Arab tak boleh bercuk. Berkata aku nak urina bupati. Dua nama aku. Nyobek gaduh pegang apa? Jak rapat ranting gaduh kok tak boleh buat ni. Tumpu hanapak. Ya, bukan bagi seragam. Habiskan kampung mantan menampu. Baiklah, mudah-mudahan berbuah benar. Yang tidak dua bagi dia. Ijak kelung kita lain. Nonton TV, kira buka apa? Bawa rambai hati kau. Di bawah rambai kaili. Ibu dah ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Bagaimana tanya orang tua kampung? Bijaksana. Memang tanya orang kampung ini orang tua. Dan ijazah manusia untuk buat acara bangkanya. InsyaAllah yang terbaik orang tua itu. Yang kedua kampung benar Umar bin Khattab. Nyo yang pegak-pegak nyo perti Umar bin Khattab kalau tanah Islam. Punya bak pegak tenda, punya bak pegak teratak di
biasa. Watai bang minah dia. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang nak gaduh oleh ni. Nanti dah bergaduh dengan bang. Kan dia semayang tu. Nyona yang pula dakwah anak kena semayang. Pulau kau nyambut yo. Kuki yo. Nyok kuki yo nyambut. Kaya yo nyambut. Nyambut ayu semayang. Asal kau dulu semayang. Kamu kata, nak ubah kata manjil dengan itu. Bah menang. Puranya itu bukan dakwah. Tiga tamu item sebab bahaya. Yang kedua, di kampung benar Usman bin Affan. So itu orang-orang kaya yang tim bantu agak. Ni ramai orang kaya ni. Ni ramai orang kaya ni. Betul. Kata dah pada amplop dan sebut. Ya. Orang kaya bantu lah. Ya orang kaya mana tekap dah pegang. Menyebab bola sedekah juta 2 juta. Bak tanding poli juta 2 juta. Bak dakwah 50 lebih. Bukan lah dengan ni. Rumah beraya, motor beraya, rumah beraya. Seringgit tau. Kamu am, orang kaya yang kering tu kubu, amin. Yang tu namanya orang kati. Yang kita doa ke tau. Makai dia ni, orang-orang kaya bantu kampung. Orang kaya, negeri Melasa. Dalam belah, kalau mandua pun Melasa, mandua pun tu. Jadi itu jalan kalau tu mereka berusi, nam Melasa tempat tu ni boleh berusi. Yang tu, tempat tu ni boleh. Kadang-kadang tempat tu ni Pak Melasa itu bayar ada. Lagi ada bodoh. Yang belum ni dua. Makai dia kan sunat, yang lagi sunat Nabi. Tu ni belum, ini belum. Abang-abang ni kena tu ni. Lagi betul dia mula. Kau ni apa? Enggak. Kita nyoba yang ada ikut sunnah ni. Pada tu ni mana? Uradan tu ni tu jongkok tu dah. Jongkok yang tu. Yang mana tu ni? Yang memang bakir dah bukan, tapi bapa tu bukan. Tapi ni kalau di mana abe ni berhen. Dan kita bukan. Wadah berhen ni ipo ni. Sap baru dah. Punya anak kagrehan. Saya bayar tahu tak? Punya anak kagrehan. Pandu dah tahu ni. Tak dah lagi. Dia darah tak dah. Wadah dah dah. Tujuh puluh. Wadah tujuh puluh. Dia fikir pak kolor. Wadah juga pak kolor. Anak sah semua. Maya. Urinam tahu ni dah punya kok. Longkok lah. Dia longkok macam musuh benar ya. Ya, itu tak pernah jangan maklum korban dari mana. Betul ni. Ini yang ini. Tapi rumah tu malam-malam ciumpur. Dia bajikan dia betul ni. Urinam tahu ni. Di kampungnya orang tu dam jongkok berdua. Punya orang kaya kamu dah duduk ni. Punya kampung lo yakin macam nak isi terbang insyaAllah. Sama lah tapi yang jadi. Kalau plastik. Plastik warna kuning. Bandar roh likur pah kena atau boleh berwarga. Kiwi berwarna kena meja apa pesta ni kawin. Pang kena tu nasi kewal. Yang kibat tu bukan nabi. Tu diyu jongkok. Punya nabi aku yang nak tu Akiwi, wiu pedu ada punggung wiu paham tu. Itu makanya itu ada kausangan keliru-keliruan asal karena hotel tarik. Karena hotel-hotel ini dulu. Nanti ada juga di kanan itu kek jongkok dengan hatinya kuih buang tak banyak. Dia awak bawa tu hari. Ikannya yang sunat tetap sunat. Yang tak ikut Nabi payah tak ikut Nabi pakal. Karena Rasul bertanya Nabi Muhammad, orang kaya baik niat, orang kaya baik sulit, orang kaya baik susah kutudik baik beragama. Pakal karena harta kaya bak ditanya titipan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua benar dalam kampung, so dengku benar dalam kampung Ali bin Abi Thalib, anak muda yang percaya, anak muda yang taat ke agama. Di kampungnya home di dalam anak muda nonton bola tengku Barcelona lawan Real Madrid Pak TV di buku juga ikut nonton bola.
Surah yang tengah buat di kuan muda. Wadah pak ibang, suan. Tamong rumah ya ini. Wadah nonton bola hari begini. Anak tengok-tengok malam nonton bola. Asal ka ibang sebuah, tak tengok. Nyangkan Ali bin Abi Thalib. Dibanci anak muda yang kot. Kewah. Hong ku imum, hong ku kusyik. Tuhan pun ingin kena. Mulai singa. Puasa singa. Yang dang imum traweh. Dek-dek urut-urut Tuhan. Berberdayakan anak-anak muda. Cahara-cahara adik-adik ikannya yang luar badaya. Baru lekun yang ke badaya. Betul yang ke badaya. Batewa kena. Bek le hơi nan. Tapi hơi tempu. Hơi tempu. Junaidi nan. Bek hơi nan Junaidi. Tempu Junaidi. Yudang imum-imum. Oh tengku jih dalam layak dalam imum. Yubang. Tengku. Hana layak lambang. Jek kebili. InsyaAllah. Menyepantrok kampung. Tak pedang maju kat tempat itu. InsyaAllah tengku. Anak mudanya. Batu-batu akan dirubah roh. Dari-dari. Kita terawih huruf Tuhan. Baiklah. Ini ada yang mana-mana. Itu lah. So. Kita menurut. Allahu Akbar. Ikut naik ke puri dah kalau yang udah. Bismillahirrahmanirrahim. Ikut naik udah. Tahu? Betul. Nggak lagi. Betul lah nggak ada. Jadi betul benar. Anak muda. Yang bang anak muda, pilih anak muda, yang daimu anak muda, yang ceramah anak muda belum kuasa. Ali bin Abi Thalib punya anak kayu ini juga gede. You, baik bang anak muda. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Walaupun guru-guru enggak tu kayak apa? Kali ini aja berdiri lagi. As-salatu tarawih rahimakumullah. Enggak ali bang datang ya. Kami juga dulu. As-salatu tarawih. Jika dalam keinginan tu naga. Tu naga. Anak-anak muda berdayakan. Hidayahmu anak muda. Apa hidayahmu? Ikramah. Itanya orang kampung rapai. Baik ada orang rapai. Memang nan kampung tanya rapai. Tapi di mana rapai ni? Rapai dah. Tapi rapai jam dah. Itanya pijit urut-urut. Nanti anak muda. Anak muda diperdayakan. Ali bin Abi Thalib. Yang terakhir. Alih nak orang syi dan hikmah. Leh nak orang tiga lagi Umar. Nak orang kaya lagi Usman. Nak Ali anak muda lagi Ali. Nyo yang paling penting yang kelima dalam kampung. Son orang inam lagi Khadijah. Kita nyo betul-betul agam lagi mah. Ini hana orang inam agam nak betul ni. Betul. Jadi kalau tak apa-apa. Tempat awak orang inam itu kita dua. Nyo nak. Hari ni. Betul juga. Papa juga. Bagaimana tidak? Lalu dia beragam. Dia beragam. Lalu dia mesti ada. Dia kamu inam. Kamu inam ke mana? Memang bahagia dengan urinam. Uragam sini kalau menyejak kuda. Rumah yang ada kuki mukru'ab. Urinam nanti. Langkah hati makanan. Nak kulit dipan je lawa. Nyai rumah mana betul, tapi nyai rumah panggil dia urinam. Abang hoja, ya urin di. Abang belum berada. Yang tu ada bukti garang, bawa bukti dulu. Yang uragam yang keluar ke kampung mainan mana ber? Pulau uragam kedua anak rumah berbantah mana ber? Maka orang inam manusia hebat. Belum pegang ni. Di rumah punya drone hana lempet-pet rumah-rumah hana gadi. Urinam hana lempet-pet di rumah. Urinam kati di rumah. Urinam kaki cok abah di rumah. Rumah-rumah hana mana. Mangga ada tahu rumah. Nasu. Mana? Hai kau pulang mana je? Kau pulang je ya? Dia mana di rumah? Pada rumah urinam tu ini. Tadi kotor. Kenapa dia awak? Yang rumah beragam rumah. Mana mangan? Maka memang urinam buat mutek. Insyaallah. Urinam makin pepet makin maju lehu. Urinam makin pepet makin tiga gerah hijau. Pepet. Dua buah ayam hijau.
Kira untuk pepet, kira gada jam pepet. Memang perkataan orang inam pepet. Pepet. Seluruh inam. Yang hanya cocok hidup pepet bau ragam. Wadai masa Sayyidina Umar. Wadai masa Sayyidina Umar. Nasio sahabat nak rumah ketiga pepet. Sukun di sahabat ni. Yang mungkin rumah. Yang berapa pula Pak Sayyidina Umar. Rumah ketiga pepet. Tidak. Ban dia ambil batu, dia tutup pintu. Dia tutup salut, ban dia dengar dalam, rupanya rumah Sayyidina Umar dengan pepet. Berat dengan lo. Tiga alam pepet rumah Sayyidina Umar. Dukun lah mati. Kau buka lagi. Berat dengan lo. Gaul, kalau dia dengar orang tutup pintu Sayyidina Umar, dun. Hei! Berat! Berat dengan pintu malu. Mana dia buat? Kau buat, ayo buat. Mana dia? Nama sudah mana? 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 Bukan telah bermulung pepe. Pakai ada bukan? Mana dia? Pakai. Berada dalam tu. Tu pagi rumah Sayyidina Umar pergi pegang pepe. Betul ni Sayyidina Umar. Yang kata ini Urina mempepet uragam mengenal pepet tapi bergerak. Saya nak urung pepet betul ini. Dia uragam jadi dia mengumpul antara agam lah. Khadijah ni tidak ada bujit Urina betul-betul Urina. Adik, tengok korang. Dek, one year. Dek. Yang pun ada begini. Mana tu haro tu? Adik, mak rumah nak suruh jilbab. Pakai gede rumah nak suruh jilbab. Pakai gade pani nak suruh jilbab. Pakai apa boleh main kasam nak suruh jilbab. Mana? Kere, jujur ni mana juga. Uri nang jaga aurat Allah itu ku kamu kat Tuhan ku jaga aurat. Anak soleh galak. Cewek yang murid. Apa Tuhan yang kita? Uri yang berlaku Tuhan jaga roh. POO ribu kat dalam pintu-pintu ni no. Dio lagi Ahmad Alban. Mujak ni ujung je. Bukan ni kan mau dalam hero di kan. Ikut di bukan dalam ni ke mati mau nama kanan. Apa kanan ku uri cuma kanan. Uri nang lagi uri nang. Ini kena. Orang lu praktek kan? Kamera, gese. Uri nang berlaku doh, uri nang ja. Kalau mana uri nang ja? Mata uyu, kecil mampang doh. Uragam ni kamu kabiasa lengan. Mata kecil mampang. Uri nang berlaku uri nang. Kita haba belum but uri nang. Haba. Uragam dah sahaja je. Berani. Negeri rumah ni. Dek, yang jasa mak kuaya. Yang tukar habar ayah mak kuaya. Ayah mak. Ayah. Dia punya riu-riu. Dek, riu dek. Nanti sakit, nyan mak tadi. Ayah kamu nak good. Kau pulang apa belum? Rumah tadi. Nyan ayah tadi. Dek, yang mana ayah tu? Nyan mak tadi. Nyan ayah bilang tu. Oh! Jangan lagi. Ya. Saya ada rukuk ke mana? Ni, saya ada. Saya ni ada. Saya rukuk tak kaya. Siapa yang ada? Mana? Yang dia ya. Tiga kepalanya. Saya nabu yang letak, sama kaya kan? Saya papak nabu yang letak, kemana saya? Oh! Saya nak lima. Mana? Ini waktu ketiga ni ya. Mana ni? Ya, iban banyak hari ini. Dalam tidur ada yang pun juga. Detor maupun tidur dah. Jika menang sama-sama. Tanya dia abut, ayah dia abut, mak dia abut menandung ya. Punya rumah nak ilmu, insyaAllah berkat ilmu. Ni habis sekalian yang kemuliaan Allah. Maka kampungnya kawan, punya kompak kampungnya. Maka dalam kampung pun nambah perkara alam. Nanti datang belah dakwah dulu. Yang dikatakan lu berapa? Kau lihat dia ni kan? Wajib dia berapa? Kekeh belum. Ni, dalam kampung kini jalan punya perlai tanya ke dalam kampung nambah perkara.
Putra dulu, kepegangan Nabi hakul muslimi alal muslimi sittun. Kewajiban kira orang Islam kepada orang Islam yang lain nambah perkara. Ikannya tunggu hina orang Islam nambah, maka nambah perkara benar. Yang pun, idza laqita fasallim alaih. Ketika merumpok katanya sabit-sabit bibi salim. Yang ini awal lupa alasan. Karena kita lihat kata. Poin betul. Poin betul. Di mana? Hah? Bagaimana lebih? Nah, punya bagian daripada ujian dakwah. Memang kali ini, memang tinggal musim-musim bukan dakwah ini. Kajian ni, kalau jauh. Alhamdulillah. Memang ada kelaban. Tidak melu. Kami. Ni ayu rumah. Apakah alam ni? Ya. Yang aku dengan itu lah. Yang aku. Ni yang sekalian yang kemuliaan Allah Subhanahu Wa Taala. Kala-kala nama boleh. Ni dalam kampung kitanya sesama Islam nambah perkara benar kepada hari Nabi. Ini hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Hakul muslimi alal muslimi sittun. Kewajiban sira orang Islam kepada Islam yang lain dengan nambah perkara. Yang pun idza laqita fasallim alaih. Ketika merumpok bibi salim. Tapi salim tu urang sunat. Jawab salim hukum ni wajib. Di kampung ramai dan kak ni dengan kak nah khabar rumah dia. Kak nah dengan kak nah pun rumah toto, kak kain kamu. Karena kak kain kamu rumah gok salim mana ada diri. Yang kain dalam kampung. Padahal ini sunat, ini kenapa? Menyonyo pintu kepada hari Nabi, maka ikannya wakil kaki salim kurang, baik kadang pah itu pintu. Yang prinsip agama. Patah si kadang di samping baju. Kira-kira wakil buka pintu di rumah, ikannya baik langsung kakalan dalam rumah. Ikannya bibi salim lega sunat. Lega urang hana jawab salim kanyo biao. Contoh. Ini adalah itu pintu. Dan lepegah kepegang hari Nabi. Hang gebi kanyo rumah dok menyingu-nyingu. Yang benar. Nah urang di dalam yang haji. Sampai Nabi pernah berpegang, seandainya aku mau, aku bisa lemparkan mereka dengan sisir sehingga buta mata mereka. Urang-urang yang galak dingin rumah Allah yang di dalam sampai. Assalamualaikum. Tiga. Tak yang tidak. Anak urang jauh. Assalamualaikum. Tak yang tidak. Anak urang jauh. Assalamualaikum. Lega anak urang jauh. Ya Allah. Tidaknya yang biasa kejadian dalam kampung macam ni. Nah. Assalamualaikum.
Dia dah. Anak ulu. Tajak wah sampai kamau lu. Assalamualaikum. Bak kamai dah. Tajak segala sedih pah bak dapur. Yang dalam agama dilarang dan dalam agama mandiri model-model lagi ni. Untuk banua rumah ni. Ya, tu ni. No, tak boleh aku tu. Di bawah ada lagi kan? Mati juga kayak bang. Balik kamu balik. Lalu ni balik. Dia bang, balik dulu bang. Balik. Dia ada betul. Ini balik dulu. Najib dah balik, Najib. Luar biasa. Nyorok yang tadi ada di sini. Lalu lah. Pakai je kena lapang. Kan, baru. Gara-gara gaya yang baru. Ada yang minta juga. Tak boleh lah. Orang bagi menonton gua tak berlindung tak ada. Memang. Nanti gua. Hai! Untuk di rumah hana urut, tapi jabat dakwah. Urina awal gua. Ni kalau kena, yang sunat ni. Bandar tak buka kunci pintu rumah. Tambang rumah disalin. Mantenku kumpul dah disalin, hana urut jauh tengku. Sunat disalin. Walaupun hana urut jauh. Tapi waktu tambang rumah kosong, hana payah urut jauh. Tambang ni. Assalamualaikum. Tambang ni. Berani apa ni? Assalamualaikum. Urut hana. Assalamualaikum. Mana urut jauh tengku? Nah. Menyadu dia dengar dia aku. Assalamualaikum. Yo kata lalu. Waalaikumsalam. Yo. Nama ti dia tu. Tanya jak bak kubu. Ni. Kubu mak, kubu ayah, bak komplek kubu. Ni apa ikut? Bom kubu. Bom. Ya. Bom nak anak lagi. Jajak bak kubu. Baca tamang dalam komplek kubu dah tu. Assalamualaikum ya ahlat diyar. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Takut. Jangan tak payah payah jauh sama minum. Yang minum pada buku mati. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Waalaikumsalam. Biar. Yang ada dia itu betul. Yang ada raja waktu. Jabat kubu mak, kubu ayah ni kena. Iblat gede. Ikannya saja buat kubu mak, kubu ayah. Baik hadap kita. Ibanjit. Berikut kita. Dan nama bilanya ayah bilanya wadai ke kubu. Berpulih hati kita. Wajah buatnya hati kita. Maka wadai danyo tajak pak kubu. Tapi ke kita. Ya. Salim sunat bi. Pakai kampung orang utama pakai kubi. Assalamualaikum. Ya Allah kau assalamualaikum. Merupuk apa main apa kata. Assalamualaikum. Tetapi dia merupuk dia salim menalin. Tak net kena tak net kedin. Nah, aku repot juga kau. Yang anak kau nak ibadat assalamualaikum. Tapi dia lagi orang kampung ulung kis. Nak juga kampung ulung saya paling. Ini jangan pada yang si paling muda. Anak muda kampung ulung. Jadi apanya dengan berubah pisang. Berubah pisang zaman kau dengan ini tu dulu pisang waru, itu pisang gantun, setiap kayu. Ubah dimana dengan. Ini bisa dia. Assalamualaikum bu. Ini punya dua tadi. Jawab satu. Waalaikumsalam. Ayo pulang lagi kan? Cukup pun lah balik tu. Nampak kadang-kadang. Yang saya harap balik. Ini dia pada ya nyambut. Haji kan? Benar. Yang kedua, pun dia saja burung kampung, nak ke kampung. Yang kedua berani. Idza da'aka fa'ajibhu. Kalau ada yang undang datang. Kita nyobek dalam kampung pilih-pilih undangan. Menyobak orang kaya ramai orang ya. Menyobak orang yasin hana orang ya. Bak orang kaya aparat-aparat truk nanduk. Bak orang yasin hana orang tua truk dalam kampung. Berikut. Undangan wajib ya. Masalah pajuh hana pajuh guna. Yang penting ya wajib. Dia hana saja bak undangan itu. Dia punya azab, ujian raya. Nabi datang, sakit tubuh, dia hana ajak undangan kau. Baik dia pegang dia, tapi hana ajak kau undangan kau. Mantan tu, kamu hana diundang aku. Orang hana diundang kau undangan
Ingat. Boleh. Hana undang pak undangan kok. Mak rumah ni ngap pesta. Udah rumahnya hana undang. Harum dah. Tak pajak makanan kok. Harum. Takkan lah. Mungkin dua juga harum. Hana juga beda. Hana dua. Nyambang tak pak undangan. Urinang ingat. Urinang jak pak undangan kok. Pek lecap ke hawa. Urinang jak pak undangan kok. Pek lecap ke hawa. Mangan dia pajak hana ni awak. Kalau berat-berat undangan dong. Kita nak anak pak. Ya kerjanya dekat hati. Nanti kalau orang tidak dekat hati. Ikan pun awak saya tak bikin kursi bagi para pula. Aduh, sudah pak undangan dong. Mana ya? Berkata luri dong dong. Ni dong. Hei. Jom ingat. Pokok dulu. Udah barang. Udah barang. Apa lu ni? Wah, pakai baju meo. Kahana ubah. Ikan pinggan tak ubah makanan go. Kadang-kadang sip kedua ro hero lain itunya. Punya ikut gunan makan duri dia. Berawal. Maka perlu duri nak jaga duri go. Yang hai, dicok biu macam di baju. Kubik baju. Nyacok yang kuah dalam beuk. Dia kena listrik. Urinang jabah undangan dok. Hana payah tadi tak kali. Rumah lagi mak lampir. Waktu itu undangan dok tiap kali. Aku nak berjaya. Aku nak bunga-bunga. Rumah lagi. Makan duri kau, wah macam model. Ulang tino karena betul pun makan duri kau. Aduh betul. Yang kalau kau pakai pakai seragam yang betul. Alah hai bang, mana lucu. Yang duri nak makan duri kau mana? Macam model duri. Nah yang baca lah. Kira. Urinang tak makan duri kau baca. Ulang jangan cium mana kau. Bukan maksud urinang tak makan duri kau baca. Ingat, urung inang jak makan duri kok batah desa. Bukan sabah duduk dong, sabah duduk tak. Bukti kok mendapat rata-rata. Punya sandai ni kamu ragam batah habis. Beda kursi mana mendekat. Langkah kamu, berun urinang. Urinang lagi urinang jak makan duri kok. Baik aku dah apa? Inang macam nak. Inang makan duri catering cuma gunung. Yang bui kalau air berbui tak kelihatan tepi yang pang tepinya lawak betul berbui tak kalau berbui sikitnya betul sikitnya yang paling roti bukan roh ni tu sik goreng ni kan yang kata dengan kampung dua jam bawang kau jam dia orang tak boleh ni ke bangkut sini bakal berlengsi kira aku nunggu tiga bakal berlengsi yang nacu nunggu tiga kau bilang apa yang kubah dalam depan lain yang baik menantu kata tiganya otakan juga tiga dibantu banyak baik lagi abang kamu elok dulu di kamu kota ini hari ini di posisi diajak berjalan kalau catering jadi cara-cara waktu itu duduk hendak berjebu merapikan halin jangan pingan arah-arah Seribu pesanmu arah-arah jalan tapi kampung macam galak duduk rame-rame malam muda-mudi kulit musik lah muda-mudi kampung yang bertinang gue mohon punya anak muda gue mohon pelik-pelik musik lepas rumah pesta itu kayak ni mama pesta pernah jadi kuda pelik nyengok oi di kudu-kudu salminan you good mana dia lagu kasidah jilbab putih lambang kesucian boleh lagu-lagu dah yang lagu anak muda masa kalau lagu gunung dia muda dia yang belian awak semua rapai itu berapa ini medu yang bantu kimung tu anak payah ajak kimung macam mana ya anak-anak darah ni kena anak-anak darah jak bakal
kanduri kau. Bek di mana cantik kapi kena. Malam-malam ya, di kana putih-putih udah bingung lain tu. Berarti agak-agak, kalau dia ni. Bahkan duri kau dah buat mati kan tu. Ya. Jadi kalau bahkan duri kau tiba tu. Dia negara gaduh berapa. Iko boleh ngalah hari. Akhir juga mati bahkan duri kau ni. Digaduh orang kampung lain seperti agam-agam. Saya tengok kena itu beri. Minyak beri apa ke? Alah, hebat. Jangan. Dek juga masjid Pak Kanduri. Anik 6 jaga roh dia. Anik 6 jaga roh. Lo pegah Pak roh. Anik 6 jaga roh. Lo pegah Pak roh. Anik 6 jaga roh. Dia Imam Muslim mati. Nyomi jaga anak roh. Dia bermohon. Dia bayar duduk bermohon itu. Kalau nak ada orang boleh tengok orang belum kaki boleh bermohon tu. Yang tengok anak bermohon tadi. Jadi bermohon boleh. Oh nampak. Adik 6. Adik 6 jaga roh. Saya kata. Kali. Adik 6 jaga roh. Ya ngagam kurung. Saya maaf belah roh. Ya ngagam kurung. Dah baru beri lewat api. Pak api ibu foto berisi. Ya agamnya, Mbak Hafiz pun dengan tu, betul-betul di meja. Ada ini sih, no. Kata ni, ini nak jaga roh, ini nak jaga roh ni. Malema, ini darah, malema, kaki. Bagaimana? Apakah lama? Malem kampung, kita jam, mana tekam? Di kampung itu ada budak-budak kendaraan agama. Kalau ada budak-budak yang pada kampung. Pada kampung mana? Ini bang. Kampung apa? Mana? Saya kata bukan di pada kampung. Kata tidak kaya. Kadu ini saya kali kejadian sekali. Bunokin, alah itu. Yang mana urusi tidak. Itu nak pernah cakap rumah ulung itu datang di pudok negara daerah lu pukul lewat lucu anak pulang pada kampung mak bang tambah bapak belum datang mak ngayah mak dia tu ya Allah ni tu dia boleh tu bukan naik bukan kita ini mengayahkan kita macam tapi hanya jadi bukan mana pika ni Mereka keluarga hidup keturunan. Sama tu mereka keluarga Yuki mak sampai tu merasa. Kata Yuki. Kalau anak itu kata lagi. Dia anak tu merasa. Padi rumah kaki. Papa. Anak inam. Anak agam. Jaga roh. Belum pernah Pak Roh juga jaga roh. Dah sampai kembali orang tua kampung. Tunggu ibu tidak boleh. Tak siap negara yang tekan kejadian. Dengar ni kan. Ahai darah, mandum kata yang indah. Kata umpama bunga yang cukup mengharga. Kan jaga hai darah sampai layan yang bunga sampai di kenang bencana dunia. Gata darah umpama si kuntum bunga kemang di dalam taman yang timur penuh dengan cahaya, duduk penuh dengan cahaya. Si berangkasa yang kalian pastikan galak bunga, hati terkenang terasa di dalam dada, menyebut kalayan musabah kumbang hantrole bunga kamala dubuyung. Mengapa lupa padaku selama engkau di rantau? Ku tunggu-tunggu dirimu, berliku-liku janjimu berbelok-belok
cintamu sehingga aku jemu pada dirimu. Nih, saya ingat dengan lagu ada dua-dua ada nyonya. Dan lagu favorit kamu orang Tuhan. Saya kenang adu buyu nggak dengar. Adik jaga ron, mempegang adik-adik darah, adik-adik remaja, abang-abang jaga ron. Facebook juga menggunakan, ni lah. Lagi nyon, mau HP acun. Jamun HP model lagi nyon, ni sengaja nampak bawa HP jadi contoh. Jamun HP, takut HP. Itulah lagi, jet SMS dengan jet telepon, punya dino jadi kalan. Orang jet takut HP, dino ni kalan model, acun dan kadang-kadang HP. Layar sentuh. Dua orang tu layar sentuh nanti pak. Teknologi 2025 kayak juga layar pandang. Anak sentuh-sentuh layar HP dengan pandang-pandang. Punya jamun ni itu kah HP 20 sekali. Nomor anda tuju di luar jangkauan, nomor anda tuju tidak aktif. Yang itu tumpu itu kah. Yang canggih teknologi. Makanya dia baik bilang canggih teknologi. Tumpu dengan ceramah lagi itu aktif. Maaf, nomor anda tuju sedang ceramah. Silahkan hubungi lagi setelah ceramah selesai. Pegang tempuh dengan ceramah. Jadi dengar dulu, ujian. Maaf, nomor yang ada tujuh sedang dengar dakwah dalam ujian. Silahkan hubungi lagi setelah perang ujian. Yang dipegang apa api menurut turun. Maka ada lagi yang kebajaran, uru-uru mencari, kenapa mencari ini? Kalau kawin. Pangijak ngenang muda, kita konen yang dua. Maaf, nomor yang ada tujuh sedang selingkuh. Silahkan hubungi lagi setelah selingkuh selesai. Rumah itu apa ibu inam pepeng api palik ini pampung-pampung ke hancur api. Kita kalau di cewek gunung nak maaf nomor yang ada tujuh sudah diginang-ginang. Silakan hubungi lagi setelah ada HP baru. Yang turun yang peti sini kalian. Ini daripada tu bukan. Maaf nomor yang ada tujuh sedang tu silakan hubungi lagi setelah rakyat selesai. Anina. Anak-anak roh ni ya, ini kan? Yang saya akan sebut lah mana? Lihabah dalam lagi apa itu? Malay didihan, tanya nak aurat jaga aurat, video call lah, ngangan agam jaturi jaga video call. Abang pak, adik rapai, kamu adik main rapai ke? Nak adik rapai? Alah, anak. Anak perlu lagi yang tanya inam. Urang inam jaga martabat harga diri keluar. Anak ni inam tengok. Tengok hotel truk masa jodoh si truk roy ni ha. Dia kata. Hotel truk roy jodoh truk roy. Kalau bukan sebab contoh yang tolong. Mak janda, anak sabung. Ikut buka kali-kali. Ikan kali didik ni inam. Takkan. Yang kau nak lebih-lebih kan, sampai Tuhan akan lakukan. Ini saja mak yang lebih. Menya memang jodoh kan tidak Allah bukan cara tu. Menya anak jodoh ada dikata dewe-dewe kita bernun anak lupa ni. Ni, bak sama orang pesta kampung. Urung kahwin. Dong rumah paknya tu. Nak urung kahwin. Tidak ramai. Tengoknya tapi baca ramai rumah. Ya, ke puraga, hantar tu puraga. Linto adanya dari langsa tu. Tok linto di langsa. Nangan linto, rupanya nak dirau linto orang kaya. Bukanlah kerajaan raya. Tanya orang kampung ni. Langsung. Awaknya mak yang tak? Ya, janda mak. Kalau nak pada mak ni pada. Angkuran mak. Ini kerana cewek, betul di rumah kan. Minggu ke ni teruk dia kalan abang tu dari rata ke yang pengusaha puno kuronya udip rata ni ikut le pengka hantar bijak tahu memang kali jodoh ya Allah atainya jodoh kita tu kuroi ani nang lagi timah juga lo lagi mon lagi timah jom puno ye jom kuroi je juga lo lagi mondang nang timah tu kuroi ni kan malema ke mak lam sembahyang pada teling doa ya Allah Tuhan joyi ya Allah jadi malai pegah ya but tapi hantar ya but juga timpu hantar ya but di pegah maklum ya sembahyang tapi hantar sembahyang malai mak jaga nampak yang kedua apabila anak undangan saja yang kedua apabila dinasihati yang dengarkan nah urung-urung dinasihat itu
Dalam kampung nak tuimum, nak doa pun, nak doa lapan, nak doa kampung, nak doa tentu abi-abi tengok nasihat. Kita nyom menyatakan dengan nasihat, insya-Allah hati-hati kita. Menyenang orang kampung yang hadir dengan nasihat, hati-hati kan ada. Ni yang kedua, apabila bersin takut alhamdulillah, tidak atisha hamdulillah fasyamidhu. Yang contoh bersin, asyik alhamdulillah. Yang dengar bersin beragam, yarhamukallah, nyamban kurang gubernur dalam Islam. Yang kelima ni, dalam kampung ni belum pernah lewat. Saya dah pernah ke kami. Dalam kampung yang kelima, menyenang orang sakit, dia ingat-ingat orang sakit. Jangan terkuat dari kampung lu, orang sakit, dia ingat-ingat. Kadang-kadang duduk ramai-ramai, cerita-cerita orang sakit, nak belah pulih. Jangan, anak dia. Ya, bak orang sakit, baik gaduh, pegang penyakit. Ya, bak orang sakit, baik pegang penyakit. Contoh, anak muda dirapai, muka Honda, patah hati. Ijak orang sakit, kedai. Jak tahu orang sakit, terus kedai, duduk ramai-ramai. Pegang masalah, orang muka Honda. Di kampung lu, nak muka Honda lagi. Patah hati, ya, kaki. Pegang meninggal. Ini ada pegang orang sakit. Dia orang sakit lah sakit. Tak boleh kekek yang pada meninggal. Nak belum tenang stroke. Bak orang sakit, kamu nak boleh. Ajak tanya, cerita masalah penyakit stroke nanti. Makanya, punya dah pegang, nampak lebih hebat daripada dah pegang. Stroke. Tak walang pun nama nanya cik. Si bulan dia bertahan. Meninggal. Dia orang sakit, dia dengar bulan dia mungkin. Baik benar. Menyenang orang sakit, dia tahu. Anak kaya, bawa kaya orang sakit. Pasal itu. Karena memang bawa kaya yang dipayah orang sakit. So yang payah orang orang sakit. Dia buat dia kata nak, bawa belum. Apa ni pun dia tak buat. Yang terakhir, apabila nak orang meninggal, ya. Bawa orang meninggal, kain saja. Pakar, jafa bil mauti wa'idha. Ya bawa orang meninggal, nak pahala. Ya baru meninggal, nak pelajaran. Ya baru meninggal. Ini ibadah dia baru meninggal. InsyaAllah barokahnya macam tu di parlimen itu. Meninggal orang ni. InsyaAllah dia meninggal. Barokah pulang dulu. Sudah pulang. Boleh beri pangkil. Meninggal. Dek, kuimu. Di kampungnya menyenang orang meninggal yang kemana biasa dong. Anak kuimu. Yang kemana jenazah gok dengar kena. Yang galak-galak kemana jenazah gok. Yang nak kewajiban di kampung kemana jenazah gok. Baik pegah tentang jenazah. Di kampung yang ramai orang meninggal macam dia. Ustaz apa? Dia beli mata, mupok, mutapat, dunia muda dengan dunia muyin. Mutapat. Di mana dia ulung? Dia urinam ke mana? Yang pok urinam. Bantu urinam tu. Ya, buka. Surah. Ya. Apa? Dilaknat ya Allah model-model. Pura tak tahu. Dilaknat ya Allah. Saya pura. Maka yang gak kemana anaknya tu, yang kemana ayah anak agak, yang semana mak anak ini, di semana bu anak, di semana bu anak, dulu. Dek ayah dek, pura gak, kah mana mak kah? Gak betul tak? Iban kata jenazah mak kah, lu ngompong, lagi mak kah cik. Tak boleh melawat. Tak lagi orang dia. Ini punya ni. Orang yang ni hanya ni benda-benda yang betul. Ani hanya buat. Ani hanya jawab buat. Anu jangan dia tak punya itu pudu bagaya ni leh. Yang itu pun main HP. Mak cakap menyana lampu. Kadang-kadang dia kena batuk kena narkoba. Bahagia dengan anak soleh. Boleh dengan anak yang berakal. Kata mak, ulun tuan pernah tak sama urun. Dua hapus di kampung lu meninggal. Pasal meninggal dua hapus di kampung lu untuk ramai untuk karena orang rumah kampung. Siapa ramai untuk orang kampung. Termasuk lu untuk Abu Walid Abadi dan untuk. Lu tak satu dua untuk orang. Lu urinam ni lalu preh urun ke abah preh urun mai.
Boleh abang, isi abang ini. Bila abang itu, kumpul biar bila kemah. Nelu nyana soleh galama. Obat subat Abi, nelu kemah amanah bapak ketika kalau meninggal yang semayang koknya nendik imum adik dong yang sabar ya. Nelu kemah iwon. Membelah minit tu iwon dia. Sama jalan rumput kata ayah itu biar luar. Tidak imum. Lalu kaki kita tengok kita imum anaknya kamu ikut abu-abu abi-abi seperti abadi abun-abun walid abun lalu ikut. Tidak imum lakukan Allahu Akbar. Urina lu kalau ni dibeli lalu. Urina masuk maklum, nama maklum. Itu dengan saya mereka dalam maklum. Yang bukan lain ke maklum. Nama telur pun bukan maklum mungkin. Kau jawab dia pun. Kalau lagi tidak benar kok. Abi dari mana nanya di buka apa? Ila kemah lihat dua poin juga. Ila kemah yang kedua ila ke nina utang piutang diselesaikan ahli waris. Li urina ni. Patewa untuk maklum ke honda. Mak mama. Mak kita pegang maklum mak. Bapa nanti dapat kau urina untuk hari ini. Dosa di maklum. Dia ini busuk-busuk. Tuhan tadi. Senang dari negara. Wadah dengan meninggal yang ni yang ganti. Orang pagi gigi gara-gara anak dalam ilmu bukan masalah tu. Tidak ilmu bukan gigi gara-gara anak dalam gigi kalau sini. Lama. Belum tahu belum nak. Yang menyemak meninggal dan ilmu pun gigi kalau gigi lama. InsyaAllah. Nawai. Nawai dong dah belum. Ramah. Ternyata orang isi kita ni itu galak, dia benar yang soleh. Nyo ada apa yang dijauh ke dia mak. Tentang menyenangi yang berkai, anak yang soleh, anak ejen saya senang hati. Dia usi kadang-kadang menon. Ini kalau tu, ya kan? Waktu sakit dia tu hana pelele pus. Saya duduk dah pada sakit, hana pelele. Bukan cipta anak itu. Pulang anak nabut menon itu. Mama sakitnya. Ya Allah sakit. Ya Allah tiga hari. Ini saya sakit. Ibarat lalu itu mayang imam Roman. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Ya Allah berkat Yasin aku boleh malu. Nganyan boleh malu. Hana ni yang boleh lagi apa kan? Anak hana balik. Anak hana soleh, anak ya aku. Maka anak urusnya malu nak tunggu. Ilmu boleh anak yang soleh dia. Ilmu guna anak yang soleh. Baik soleh-soleh kan, boleh geron nanti. Lalu diku pelai anak kumalin, gimana cara? Mengudah waron. Menyapelai anak kumalin, ayah ikut kumalin, mak ikut kumalin. Menyapelai anak yang soleh, mak ibu soleh, ayah ibu soleh. Jangan biar tadi bawa mamtam, belum ibu mamtam. Kiban mak menang anak, kiban ayah menang anak. Menyang ayah yang agak, anak agak. Jadi anak yang agak. Ayah akan curi mana orang itu? Ini insyaAllah curi dia. Ayah ada kuimu, anak mungkin ada kuimu mungkin, tapi rata-rata ayah agak, mak agak, anak-anak agak. Yang satu, yang kedua, menyapelai anak yang soleh, itu doa boleh kami. Ulang urinam keramat. Baikkan ke mereka bukan. Kadang-kadang di dunia saja punya, mereka burikan. Agak burikan. Burikan. Jadi yang ustaz jawab sama ikut dia ni, boleh ke burikan. Kira ni baunya, artinya makmur. Ikut semua makmur. Lewat ayah. Iya ayah bu. Ada kamu yang kan? Lagi untung tak? Macam betul kan? Yang doang. Ibarat kita mengakan ada bunga-bunga. Ya Allah, kok gak bunga tak ada itu betul. Karena mak doa. Yang kira, menyapelai anak soleh yang kira, ya ajuk pada ya. Lo nak kewah ni, lo guru ni. Lo guru SMA, guru agama SMA, pegawai negeri, sertifikasi. Gaji di bulan untuk 7 juta, ya dakwah lah. Ikulah nak buat benar ni, ikulah buat benar buat. Ya jauh ni, ni otom, uktaku to, usama langa to. Oh, lo cukup betul tak itu? Ya jauh batas batas ni. Bah, kini badai ni. Aku punya badai kecil-kecil, bah mati. Bah menang dia ni badai.
Kaya jangan ni sakit pada ya. Memang pada ya ni penyakit. Cobaan kepada Allah. Macam sakit pada ya. Gatal. Ini pada ya biasa ni. Dengar yang dia. Orang parang dah bicara dulu. Ini kalau tidak pada ya. Hanya ni pura-pura. Tapi hinan tu asal muasal tu. Bah pada ya. Tidur ni pakai longgok kelamin. Kata dia. Longgok tak bunda. Sayang nama dia jawab banget dah. Karena kaya romi waktu aku longgok ni. Ikut dia bilang. Nak ubah. Sampai orang dekat. Ya tinggal kaya jawab bahawa kaya. Biasa. Itu tapi orang nyon. Kata dua. Tak ada yang biasa. Itu nak pernah menyokong pada yang sebelum sakit. Bila kau ada pak anak orang sakit. Itu punya pak. Pak menang ni. Yang mati dia kumpul. Pakai uang. Dia boleh jadi kalau nak uang pada. Betul nak uang pada. Nyampan itu. Pak menang. Yang ada ni pada betul sakit. Ada ni bayi orang mak. Emoh le hantu. Bukan jadi. Nekul le mak. Emoh le hantu. Aku ke hantu. Jangan pada. Pak menang. Pak daya ni ni malam dia doa tengok hotel-hotel. Dia baca doa pak kubur tu. Dia baca Quran. Dia idam itu, dia idam kimu. Bangga musik. Abo, yang terakhir kita nyomi menyenang kepada anak kumalik makanan yang kabigaan baik makanan yang halus. Nyan jaga pula. Baik ni apa kita dalam puhgok ni abikan. Macam melempok uda gak baju ni abikan. Jaga makanan yang halus pada tubuh ni. Punya nijuk makanan halus kan insya-Allah anak akan dikebut, anak jauh daripada agama. Baby makanan halus kan. Tu pegah tu tidak. Ni iban ayat Abu Hanifah. Abu Hanifah ahli hadis, ulama lain iban ayat pak dijaga ni. Iban ayat pak dijaga. Ingat. Nasiro anak muda, nyo ayah Abu Hanifah. Bagi ajak dan sudah ni. Dia cukup dah makanan kabeh lamtah. Pak bekai hanya di makanan. Tiba-tiba gerumpuk sabah buah apel. Pasal gerumpuk sabah buah apel hanya fikir padang baju haju serang besar buah apel. Sini kali. Legekah buah apel di tengah ni dikejut. Ya Allah buah apelnya harum belum tadi ya Allah. Kadang-kadang kalau kayak ini tak apa ya Allah. Buah apelnya hanya ini tak apa ya Allah. Lalu kemah ya Allah. Bagi sampai nak kalau boleh apa kita cek buah apel. Tidak ada kan? Pak Wan, kalau kemah Pak kalau pada buah apel ron, Pak ada pilih tengah tu Pak. Kalau pada tengah tu tinggal Pak. Yang hendak pilih hendak je pada Pak. Betul. Oh kerana Tuhan. Kemah hanya mudah. Kau ada kalung buah apel yang hendak mudah. Buah apelnya ada bapak baru raya je. Pilihlah ke dia. Awak jaga buah apel kan. Ilmu pi punya pada yang pakai bawahnya. Yang mudahnya karena saking dia ni baju harum hijab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Lenggak kenapa? Betul. Pak, nya berapa ron? Pak long baju tadi hari makanan. Pak long jabu Pak. Makan baju. Hari makanan, makan baju Pak. Makan baju tengok tu. Menolong Pak hari bajunya Pak tak harum Pak. Nya pada kat tengok harum Pak. Ni bidin Pak. Betul ni tipu ya. Anak pilih kan? Pilih Pak. Gimana cara anak pilih Pak? Dia kau pilih. Kau dengan itu. Kau dengan ron. Tapi jangan lo tak kau bisu. Anak ron mana? Alah Pak. Jadi kau apa dah baju? Nyampai lagi yang mumpuk Pak. Kaki Tuhan. Dia Pak. Dia urungnya karena dia kata harum. Dia kata agak berkahwin. Kebayang ya Allah, wina dalam ya Allah. Kita perlu ya Allah, kamu boleh ya Allah. Kebayang dia kata. Tapi kita mesti kawin. Maka ya baju bata hari. Kita semua berilenya ketegang. Ngori nang syong dia boleh. Dia dah ada syong. Panggung pok di nang syong. Mundur. Utama. Abang ni aku deh. Abang belum. Awang. Aman. Bukan aman. Ini. Kompor on. Yang lagi dalam rumah kami kayak teror ini. Kecuali sama-sama syong. Lakunya rumah syong. Wan. Ya. Yang home di sama-sama syong. Tapi dia ada budaya ni.
Kanannya adalah tuntutan, tanggungjawab, kat kampik kena baju halus, tok pintu rumah dan kahwin. Idepu di rumah anak jauh ke dalam. Idepu rumah belum. Idepu rumah muda. Idepu rumah anak kapuna. Tapi tok pintu. Anak muda yang taat kepada Allah. Assalamualaikum. Jauh dari kamar. Waalaikumsalam. Buka pintu. Dia video ni. Tidur anak darah cukup detik tidur itu ya. Duduk dia muda. Kemana dia makan? Orang ke makan. Hai anak-anak kamar. Kan kak, rumah blur kak. Kita di semula. Ada orang lagi ya. Orang itu dari ke yang bukan bapak yang ayah tu tadi menantara ke abah. Dunia anak konya. Apa kan laki aja orang anak dia? Bapak cik menandro uragam ya tabang dengan film nan belum juga tiruan anak tu. Belum kawin baru winam uragam nyomi, kira uragam kira winam kawin. Nah anak ayah didagaro daripada makanan harium, mak didagaro daripada masjid tanah hana mata yang tanah hantam berkalan bukut hana jaro hana diplom cocok rago lahi aning bakonyan tapi uronyo takulian konyan Abu Hanifah. Sira ulama lahir dari seorang ayah yang menjaga perutnya daripada makanan haram. Maka ini kadang-kadang takkan kau tengku anak dong tengku kan kapuk tu dia buat, leto tu dia buat, opek kau tu dia buat. Membaca doa hendak dipakon yang kaki kadang-kadang tahalukkan jaga makanan halal. Sekali habis sekalian yang kemuliaan Allah, kematian akan datang kepada kita. Mati pasti itu kepada kita. Maka kita hotel nagok mati dah saja, hotel itu tengok saja mati dah kepada kita. Terus baru mati dia pulah baru mati, terus baru mati dia kosip-kosip baru mati, terus baru mati kacok tu pelajaran. Kafa bil mauti wa'ibah, jadikanlah kematian sebagai pelajaran. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Jino baru kita mulai dakwah mulut. Menarik ya. Baru dah mulai dakwah mulut. Yang masjid anak pulang mulut, ada pulang mulut masjid. Ni, ingat. Jauh. Ada agam. Anak-anak ni jauh. Nabi tanya nama Muhammad. Mak-mak dia waju. Ni jauh dan ni, jangan jauh salah malin. Nabi tanya nama Muhammad. Lahir di kota wafat di kota Madi. Ayah Abdul, mak Ami, kakek Abdul Mutol, nek Ami. Tuan nek Nabi. Aminah nek ka. Nek Nabi tuan. Kakek Nabi Abdul Muttalib, nek Nabi tuan. Fatimah. Nabi lahir 12 Rabiul. Wafat 12 Rabiul. Di kota lahir, wafat di kota Madi. Urais. Isnin Islam. Urais Isnin. Wafat Urais Isnin, meninggal Urais Isnin. Adik-adik yang gugur nak abut. Betul. Ramai-ramai anak agama ni dah. 3 ramai-ramai. Sambung kalau nak tanya nak abut puan nak dengar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lam yalid. Baik. Ulang lagi. Qul huwallahu ahad. Iman. Ini kema, ini ke. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mudah itu. Tabat siada abi lahabi wa tab. Ada pun bodoh. Nana Dia itu ini. Nak apa? Mana? Boleh nangis. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ataka haditsul ghasyiyah. Astagfirullahaladzim. Nah, dari mak-mak yang gak kayak dia rumah mak, dia ni. Yasin. Mak boleh jalan. Yang kuat panjang dia, yang kat dia nak habis mati. Dek, tanya wajib saja. Tuntut ilmu. Anak ni ya, abang-abang ya. Abang-abang, anak muda, nak pergi kampung. Alhamdulillah. Malam. Bagaimana? Malam jom. Tengku undang tengku yang muda. Tengku semua buat anak muda, anak payah pegang panjang-panjang. Yang penting pegang masalah bersuci, pegang masalah
sembahyang yang paling penting anak muda pegang masalah lim kahwin. Anak muda. Deku-deku yang nak pegang. Ibu-ibu pura but. Pura ju. Undang deku-deku yang tak tuha baju. Pegang masalah bersuci. Pegang masalah takzim kepada lako. Pegang masalah kadam lako. Pegang. Urut tuha uragam malam but. Malam mana? Uragam but. Uragam bicara. Urinam ada anak-anak tak cara anak pu. Lako bu balik. Urinam ada anak-anak tak balik anak pu. Ni kan? Ni dia lako balik. Ha? Rumah hantin maya. Lako balik. Dek. Sebuah. Betul bu rumah. Urusan ronda. Kau bukan kira kau pakak lagi kau. Dan kira. Nyamanya rumah macam lako hana balik. Lako balik. Kau nak macam tu. Tu bukan rumah. Abah. Oi. Abah. Orang ni. Sebuah ni. Mana tak kita tahu sandu. Urinam nak sudah apa. Uragam balik. Uragam dulu jauh nak ya apa. Aku bergaya uragam itu. Mulai uragam dulu oleh rupiah yang nak dipuji muka bagi. Tapi pengen yang mereka muka. Uragam dulu jauh nak. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu dari nangkap tim rumah. Rekor. Senang rekor. Nyokak. Kita tidak uragam lain dah. Allahu Akbar, Allah. Kenapa seperti itu? Itu mukanya, lekoron. Wah, nak neurul. Mana neurul? Maka mana but? Ya but. Ni, kita ni nak buka wadau. Dia kadang-kadang yang anak but, anak orang bersuci. Anak berdirikan ngaji buka fafah, ngaji buka labah, ngaji mutawasitah, buka curiga. Urinam anak orang boleh ikut. Mah cakap dah pegang urinam anak jenuh anak apa? Mah cakap dah pegang ni mertua sembahyang anak betul. Kadang-kadang kan anak urinam pakaian. Urinam kadang-kadang bijak aku dia gubernur, bijak aku dia dulu cukup ketat-ketat gitu. Kan besok dulu ketat. Memang anak ilmu, menyana ilmu lakon nak ilmu, perumoh nak ilmu, han mungkin lagi dengan urinam. Urinam menyana ilmu dijaga roh. Terus dia tidak betul cara pergi, cara menuju betul. Cara kadang nak tua betul patut. Karena nak tajak but. Ni habis sekalian. Adik tak but. Mak ya but. Anak muda ya but. Anak muda baik madap juga dakwah di pun tiga. Ya but. Anak muda berkompak yang kampung maju. Berkompak anak muda yang kampung. Baca ke kompak. Yang beda tutup aja tu dia. Baca berantak-berantak. Bukan dengan tu. Roro-roro tu. Betul tadi. Tak perlu nak bawa kampung, bawa bagusi. Jom baca dia dulu kampung. Ya, kau tadi ni kata, kena warna hijau dah, bulu hitam. Lagi hulu belum. Tari, berkompak. Orang kampung kompak anak muda. Bila perlu buka diri. Batai kabang dalam rapai, buka pengumuman. Dilarang narkoba di kampung kami. Kalau narkoba, Betul anak muda pelan-pelan. Dilarang bawa cewek di kampung kami, kecuali kami. Roh juga. Anak muda pelan-pelan. Buya kau dia dalam kampung dia. Oh hari ini mau makan kampung apa ini? Pokok kita kan. Kalau saya doa menjadi mati kok. Sudah nyanyi kan? Ni di kampung nak pancuri. Alhamdulillah. Ya benar. Bahkan pancuri lain di kampung dengan kampung dia. Karena dalam kampung nak pancu, nak solu kampung. Maka benar, anak muda berkompak. Nyolong kalian dari gunung. Alhamdulillah, kau rumah. Gak tu melong gede. Lebih depan, lebih ke mana, kamu rumah melong. Kamu nak kalau tu, mana kalau anak muda tidak pernah ya tu jempu, tidak pernah mendu tidak muda. Tidak kalau anak muda ya tidak kalau pak berjauh ya pola pergi. Lagi ni anti kampung yang tak harap. Anak muda ada itu. Orang tu hari saya betul. Bahan muda yang bermain, bahan muda yang gawat, bahan muda karena anak muda visi ke depan cukup luar biasa. Ya,
Nabi Muhammad nasabah dengan Soekarno. Sogat Nabi Muhammad dengan Soekarno. Sogat Nabi Muhammad dengan Soeharto. Menyena orang pegah Soeharto, Soekarno lebih dekat dari Muhammad. Orangnya bunga bupali. Balik dan bunga. Ni Nabi Muhammad hanapat anti. Bila ada pegah ke pula ini ke akhlak ke fisik Nabi yang nasuh anti. Oh Nabi eno panjang dia kata. Eno oh panjang Nabi. Eno mi oh panjang dekat-dekat dengan gelinyung. Set dari oh Nabi. Ni pegah dia Aisyah Nabi yang tengok dah dia nafah lagi dia kasturi. Be nafah dah dia dekat ego lagi dia kasturi. Kira kau dia nak tengok ah. Lebih dekat ego be naga. Beruh Nabi yang ada pegang pula Nabi Muhammad. Beruh ni masya-Allah. Beruh Nabi lagi ada bilik mistik dari surga. Beruh. Yang minam dia kata beruh. Yang ragam lagi ada rupai. Yang minam bayar lagi ada mangkiku. Nabi beruh mengacung. Bak badan Nabi. Nasirah sahabat bernama Ukasyah kalan badan Nabi. Ana mun, ana giluung. Ibadah tanya oleh kemah itu, 20 pulau dah. Dari pulau Jawa sampai pulau Sumatera sampai pulau Belu. Mendipek ini. Nabi Hana, Nabi cukup sempurna. Nabi Muhammad manusia tapi tidak seperti manusia. Manusia tapi tidak seperti manusia. Hati bayang terus. Nabi Muhammad urun tapi tak lagi urun. Memang sabar kepada Nabi Nabi kedua, tapi Hana sabar lagi kita nyon. Tinggalan Nabi. Nabi manusia yang paling sempurna. Punya dah pegang ke akhlak itu akhlak Nabi. Bagaimana? Kalau pegang paling bawah macam akhlak Nabi. Akhlak Nabi yang pun yang pegang. Ternyata Nabi Muhammad ni Nabi yang paling tiga ibadah kepada Allah. Nabi taubat. Nabi yang paling tiga taubat ke Allah. Dalam sebuah hadis dari Ibnu Mas'ud dipegang. Nabi Muhammad ditaubat kepada Allah si urang si malam 7 surga. Setiap malam berkala di Aisyah, setiap malam macam kepada Aisyah, Nabi Muhammad sedang melakukan solat sunat. Tapi kita tanya di Aisyah, ya Rasulullah, pakat digata wadelum kalian kek malam dah semayang. Sama mana pre-pre kata semayang ya Rasulullah. Dijawab oleh Nabi, lun semayang kerana lun ingin bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad semayang cukup 3. Ni, lun pegang bakron semayang. Nyon melantah yang kata pegat dari nyon behana urung. Bek hero kedro urung bapak melantah. Nejang dengku ilung he kujak ublang dengku. Hana berkat iblang punya hana dia sembahyang. Dengku long nak sembahyang ilmu. God, tapi lebih god ajak pak jamaah ni. Makin udip jamaah dah sembahyang, makin god kampung dah. Makin hana udip jamaah, makin hana god kampung dah. Ni as-salatu ibaduddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man tarakaha faqad hadamaddin. Salat itu tiang agama. Barang siapa yang mendirikan salat, dia sedang mendirikan agama. Barang siapa yang tidak salat, maka dia sedang menghancurkan agama. Urung-urung yang hana sembahyang, sebenarnya dia sedang merobohkan tiang agama. Sembahyang yang utama. Awwalu ma yuhasabu ghadan yaumal qiyamah as-salat. Amalan yang pertama sekali akan dihisab oleh Allah besok hari akhirat adalah ibadah sembahyang. Menyahana sembahyang adik-adik tu. Menyahana sembahyang hai anak-anak muda. Kita nyahana hati ke Allah Subhanahu wa taala. Yang membuat kita nyahudit adalah sembahyang. Dek, urang hana sembahyang lagi. Kau berapa bui? Urang agam hana sembahyang lagi. Bui A. Bui agam. Urina hana sembahyang lagi. Bui I. Inam. Ni. Nasiro anak muda sakit meninggal. Anak muda yang kali ni kahwin. Waktu meninggal 20 rumah bak Nabi. Lalu dari mana sembahyang tengok orang akhirat. 20 bak Nabi. Ya Rasulullah. Ya Nabi. Ya Rasul. Wan. Nijak Allah dong ya Rasulullah. Pakut. InsyaAllah lah kau dong ya Rasulullah. Kau berikan. Bejak Nabi dengan sahabat. Waktu dia buka ijak kafan bak muka kami. Kalau wajah urangnya berubah di wajah kebui. Mubui wajah. Juga di Nabi. Pukul jing durhaka dengan rumah. Kau ya Rasulullah. Puji durhaka dengan mak dan ayah. Kau ya Rasulullah. Putra Nasyari. Yang belum jumpa ya Rasulullah. Kau yang lagi tinggal-tinggal semayang. Maka tinggal ke alam kitab-kitab ni. Urang-urang hana semayang. Sehingga urang akhirat. Tubuh kau yang tubuh manusia. Wajah kau yang wajah bui. Seandainya hana gemurah Nabi kau urangnya. Juga di Nabi. Ya Allah. Baik nebuh air umat tu hidupnya ya Allah.
Menyapi di hanai semayang di dunia ya Allah. Baik sampai di pijit tubuh yang dunia. Menyapi di rubah di tubuh ya Allah. Nubah dengan huruf akhirat ya Allah. Maka dengan huruf akhirat, urung-urung hanai semayang pijak lagi bumi. Seandainya hanai diterima doa Nabi, maka sungguh ni urung-urung mati lagi yang hanai semayang dirubah wajah lagi wajah ini. Kami juga di Bapak Somngan, apa lagi kumuri, kawan di kumuri. Somngan, isi. Dibantu, bebui. Somngan, bebui lagi. Nama yang mana bebui punya. Bebui. Ada muda itu belum hendak dari ibarat pagi sampai berapa ibarat pagi oleh itu. Ibu belum hendak mikro bagi panggil di belok ni yang opung muka luan. Mesti suruh jalan, bak mati mandua. Itu anak muda dengan tua dia. Oh, nak rupa. Bantu nak juga. Kalau dulu, puin nama gue akan lupa. Mandua mati, mandua aja dulu. Semayang adik. Anak guna raya kata tukar apa anak semayang. Betul tak? Solat. Oh, mentajak ke semayang betul. Urang-urang tak bergaya tiga gau dia berumah. Urang tak pakai berumah semayang tiga gau. Adik, sayang. Cara dia berumah. Belum. Sayang, Wan bang, alam Jumat tiga gau. Ya, semayang ya. Pakai bang. Anak segala abang dan ibu. Abang dan ya udah naik dikit menolong ni. Kalau ada kira ko, nama tu. Waktu memang tu kau yang jika ada yang timur dah. Orangnya pada. Baiklah timur kemak mana tu. Ya betul. Abang, hello. Abang tak? Pergi tu. Orang yang tiga gadang kimum lah ilmu. Nak kena orina. Mana? Tak tahu pada murid bak ua kami. Kenal janduk bicangnya. Baik kami janduk dengan kulit kami. Aduh, tak kenal kulit. Ada janduk ikat ni. Dia nak makin murid makin apa mana? Makin murid makin apa? Gudung. Baik mana dia kulit. Tengok Islam. Bukit dia baju. Nah. Dia mau dia menapi. Ini nak kadang-kadang macam semayang orang raya puteri-teri. Mereka terus puteri-teri. Dia rumah pancon-con. Di rumah cok yang belum silap di rumah. Yang penting berarti pusat dengan NU. Wah silap. Kau bagi yang kata turun semayang. Ipah yang ikut. Allah ipah dia. Ikut Allah. Cocok lagi. Ini bayang. Lu dah jabat dakwah dari ikut Allah nak cocok. Di bulan kecil jadi tak bagus. Allah lagi bom. Lagi helikopter ni apa? Orang akan bukan juga. Bunda saya. Dan gini juga. Allahu Akbar. Boleh dangi ke tenang. Allah. Sekali kaki. Aku okey. Bismillahirrahmanirrahim. Fatihah kan roh orang kan Fatihah roh. Waladdallin. Oh ini kan. Senang. Ada ku, hidung deku kan. Memang Fatihah berdoa supaya dalam doa ke aku. Yang dia begitu saja aku berapa puluh ke. Maka keluar puluh lah. Tiga tak ada Yasin. Allahu Akbar. Apa ayat dia kan? Waktu itu puluh hanya penuhan. Masa kan Isya? Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Ya Allah, jadikanlah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Ya Allah, dipujat kamu keluarga yang baik. Anak kamu anak yang soleh. Rumah kamu rumah cantik, berdari, berayu, macam-macam lah. Amin. Orina mati orang doa dengan betul kerana macam paling kaya. Ya Allah, dalam rumah tu, amin dia ini. Cukup ancuhi, amin. Ya Allah, rumah dengan Allah dan yang pendek, amin. Ya Allah, Tuhan lagi rumah dengan kalau kita bawa juga, amin. Maka dia waktu kita baca doa dia orang, dia dengar ucap selai macam yang apa? Kuih itu. Ibadah. Abang-abang ibadah sebuah-sebuah budak. Kita hanya menyenai ibadah badan-badan semangat beri. Urung-urung ibadah beri buka. Wajah-wajah mehi asal syurga. Kadang-kadang hidupnya kan dari asal neraka. Muka menjahak ngajak.
Lagi malaikat penyegar neraka. Semayanglah. Tanya dah pegang Islam, dah pegang mulut tapi semayang mana dengan Allah, mana dengan Nabi, mana dengan tengku, mana dengan ulama, mana dengan agama beliau. Solat. Nabi Muhammad akhlak yang cukup mulia. Nabi Muhammad solatnya luar biasa. Nabi Muhammad kapas di dalam syurga, tapi semayang menteri. Bahkan Nabi Muhammad dijuluki dengan Nabi Taubah, Nabi yang paling sering bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, ternyata Nabi Muhammad ni, Nabi kita Muhammad, selain fisik juga, mukjizat-mukjizat yang diberi Allah Subhanahu Wa Taala. Ternyata Nabi Muhammad ni orang yang cukup sayang ke promo. Nabi Muhammad orang yang cukup sayang ke keluarga. Ini kali Nabi Muhammad sayang cucu. Dalam hadis belum pernah dengar atau dengar hadis yang berpegang di gure-gure. Nabi Muhammad bengih ke promo. Nabi Muhammad gepoh promo antum dah tulis. Ternyata Nabi Muhammad orang ini cukup romantis. Nabi Muhammad orang ini cukup bijaksana. Nabi Muhammad orang ini cukup lembut apabila dengan keluarga. Oh abang, dengar tu. Menyebutkan Nabi kita nyoba, kita nyoba kita ikut betul. Ikannya orang agam dia kata dapuh promo. Ni datang penampung ni. Alhamdulillah. Nah. Orang agam hana galak le kurinang ya cok ya puah bama. Kayak poh ni. Tengku je poh rinang ni dia dalam Islam. Ni patah poh. Ni no. Ni no ni poh rinang. Tapi ingat tiga hang pati. Kasut jilbab dek, ingat tidak cukup dia hana jilbab. Dek kasih mayang dek, hang pati ni no ni poh. Tu lagi orang agam dia no. Kenal. Inti umurnya, dia mari belum sasa. Payah itu, ampun bang. Kan yang itu no, dia radang dia poh nak dua orang kagak dah berinang murinang. Lu poh rinang ya bro, untuk dengan bapak bakar. Anu dah, ya. Betul apa bakar? Akan tak ni? Anak bawa WC. Kena bosok balik. Dari poh rinang. Mi, tidak nanti beragak ngawang. Baik sampai dia urinang berhaka, urinang musyuk, kaya kamu syuka, baik syuka, hana mupo. Urinang, beragak kan? Lalu dia urinang beli ciupi. Jawab dakwah kau kali-kali, jawab kudai kau kali-kali. Di rumah ya Allah ini, senang baca daster, di beli. Saya punya blender, lagi nampak blender saja ambil. Ilmu ni yang lagi lagi boleh kan? Jadi dia pada awak dari tidak seperti dari balakodon, betul balako. Mulai tengok, ni kan? Hoi. Jangan ni mak, bong apa tu? Hai, dengar kena. Mulai ke malam, urina. Mana? Malam-malam. Bapak punggung tu. Pakai daun kan buangi baik. Ngabek bangkitan mau ragam agama. Nama jadi kau bang. Lagi nama jadi kau lah mama. Abang baru orang jadi kau. Di agama saya belajar dah ni. Bangga jumpa begitu ini. Orang inang yang muda badan, yang kau baru. Ragam yang berdepai. Buk sabun bak kata mana? Pakai sabun bak. Ya. Anak payah pakai sabun ini, sabun bak ini warna-warni pakai lagi. Baik, masya Allah. Kulina bercari, pakai bedak-bedak. Ulah apa belum orang. Waten utah. Acil bayar. Waten anak nikah bujung-bujung. Nah, beragam ini penting. Nanti. Pak por bablah lupa orang. Lampu mati. Kalau. Ini pun menjaga. Kalau. Keluar. Iya. Boleh ngau ini nak? Boleh aku. Panjaga orang. Lu fikir je muno katul pernah.
Urinam bertali. Hai. Urinam. Ingat kena. Urinam segala meninggal. Baik coba-coba. Ngelakuk hana. Anda mau syurga apa? Nyo yang hana-hana zon ngelakuk le kemah. Yang hana-hana pah ngelakuk le kemah. Urinam. Yang hana-hana bugeh-bugeh ngelakuk le kemah. Di jalan. Maka ini dia le kemah ngelakuk baik tiga. Baik tujuan tiga. Pajantit ada ibu ngelakuk nak telah pegang. Jalan kemah ngelakuk. Ingat. Praktek. Waktu yang kemah ngelakuk kati bulan nak pegang apa. Baik ibu mana. Menyentuh bak badan ni, sah juga mana, wah melengkap tuan. Sebab ini baki. Dari lawan, tinggi mana? Mengatur politik kan? Kakek apa? Tuh kakek apa non? Kok lelah lelah. Yang tak pikson setiap kali nanti ini mau ragam nak ngaji abang kalau tua lah dah guru bodoh itu sih masya Allah tua lah kakek maaf balaku abang sampai pengen lupa hanya lihat kau rumah dengan saya tak mampu. Abang lagi maaf. Uragam saya kau ini nama lagi maaf mahaju kaweli muaka. Nabe uragam di mampu nam tu. Jangan mah. Enggak ada lagi. Angkun dah anjir dah. Kampung nyogot apabila keluarga got. Menyogot dan keluarga kampung-kampung got. Udah budak-budak dalam rumah. Urina berbuka air tak kau. Uragam berbuka air rumah. Kau dengan naik, nandun naik. Pegang. Di Jawa itu, kalau baca berita bahwa uragam mesti urina gara-gara punggung kita. Saya menceraikan istri gara-gara punggung istri saya hitam. Menyatakan peta punggungnya lebih hitam dong. So, dengan hitam punggung. Pilih menang. Saya pegang pelakon rumah dong. Anak boleh kita rumah tangga jaga budak. Ni kan? Yang tu hendak mati no satu. Mati. Mesra. Mesra orang. Kayak kompon kawin pada rumah di rumah kita. Dia orang no yo. Dan mana hampir dino mantan gak hari dan bugat ngoragam bugat menako anta mau syurga bener patih lu demi Allah bukan hari Nabi urang-urang inang hanagat ngalako anta mau syurga be ide mau syurga be syurga nang bugat walaupun uragam tengku uragam lu hana semayang tengku uragam lu bukan bro akai uragam mana semayang urusan Allah kita nyawina serta taat berlaku hai nak fikir lagi pasal yang baik jet urinang durhaka haji uragam jaga buat ni kena uragam makanya yang lebih penting lemu kahwin merno masalah putri baik udip dalam rumah lagi udip hana kahwin baik udip di rumah udip hana nikah gaduh pelatih urinang taliuk terbagi dua sini kalau ramai lah kampung udip nganyu kadang-kadang kalian ilmu udip lagi hana dalam perkahwinan taliuk senang cece ilmu contoh taliuk terbagi dua yang pun taliuk sari yang kedua taliuk kinayah iban taliuk sari ilmu ngira utre kah utaliuk kah jelas taliuk tak jelas buat yang taliuknya yang payah walau punya taliuk pun rujuk taliuk kedua rujuk taliuk ketiga muhadir kinabda lama saja maknya taliuk kedua itu nah taliuk kedua kinayah sindiran contoh dengan kamu dah terima rumah uraga kayak wah mama ni kalau mereka taliuk ditanya dia bilang maksud abang putra kayak wah mama kalau dah dulu taliuk hati-hati istri bila itu kayak wah mama pakai istri ya taliuk jangan kalian sampai hukum Islam ni ubay mga roh ni
Mantu kau Islam bakal nak tidak bukan. Kuragam dan anak saya kentri kurina. Beo tre. Bengeh beo tre. Kuragam saya kamu bengeh rumah hewa juga. Kuragam bengeh rumah tu dia rumah. Beda dia rumah. Karena punya kalau rumah C dah boleh. Lo pegang balik ni. Tengok. Ikannya punya tengah dengan cewek. Syaitan digoda dia you betina. Dua hilang naga. Tuan mahram, tuan muhrim. You betina. Ikut dia syaitan beragam. Dama. Kita kau ini lo. Pajanima. Kadu. Ikut dia ni. Ikut beragam lo. Betul lo. Biasa. Ikut mak ina. Yang hawa izin. Watet tengok main cewek. Ibu Dina tengok izin. Watet dia berkahwin. Imita cara izin. Bumi dia. Maka orang agama cuba tadi tak? Cik tak? Nanti kau tengok kaki kau ini. Lo menyesal, ingat kuan. Ingatkan. Ingat ke mana? Apakah ingatkan? Memang dia rumah tangga. Nak kurang baju, tak kena kurang dia urina. Tanya lebih baju, tak lebih dia uraga. Kau buat adalah sama. Urang dia kan dengan hanjit dua belah. Dumho tak bawa dah okey. Habis dia yang tu. Watel dia nak kahwin. Poh nak kau kacil dah mana kau. Mana tu pada pakai naji nabdan. Cina bukannya nak uraga baik kuat putri. Urina betul dah orang kami. Baru je buang keluar mereka tu. Habis masa idah, buang mereka tu. Yang hukuman lebih dari Allah kepada orang agak yang kuat di masjid. Maka rumah tangga bukan, mereka karu-karu. Yang itu malakon, nyemak jero lakon ke malak abang. Bukan saya. Nyemak lu ngam syurga abang tu. Oh my God. Medusan prakari. Mak jero lakon, dia kemah lakon. Bek-bek dah lakon. Urina, ku yang pegah lakon ni dia dengar. Malamnya lu pegah baron. Anak payah nak buat tapu pi malamnya. Akai malamnya nama telah melakon ni nepeh bawah pintu lah kemah balakon. Tari tak ni juga. Cantik tak ni juga. Tidak tak ni juga. Punya hana izin aku mati ron hang terima di Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad orang paling sayang kepada keluarga. Nabi Muhammad orang yang cukup romantis. Ini hadis sekalian yang dimulia oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita nyom. Bukain kamu selalu ke Nabi Muhammad. Tak ibadah keluar kamu selalu ke Nabi Muhammad. Puan mantang ni yang tak pun dunia seandainya kita boleh dengan selalu ke Nabi Muhammad. Insya-Allah udik kita nyom akan jauh di dunia dan di akhirat. Menyahana kamu selalu ke Nabi ini boleh patih udik dan hampa. Adik-adik agama. Adik-adik lu yang agak-agak yang ini cinta Nabi Muhammad. Apabila nak orang ajak Nabi Muhammad berbengih dia orang ajak Nabi Muhammad. Karena tanya nak iman nak Islam. Dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dengan kalimat yang tinggal akan dapat menjawabkan harapan Allah Subhanahu wa taala. Jaga agama kalian. Belum pegang selalu ayat intan surullah yansurkum wa yusabbit aqlamakum. Kalau engkau menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dirimu. Bertakwalah kepada Allah, betul Allah. Mulai malam ini, belum ajak menandung daripada orang kampung Rapai, orang kampung dan Rapai. Belum ajak menandung. Apabila di kita malamnya belum terbayar, mari kita bayar. Malamnya yang belum ibadah, mari kita ibadah. Yang belum pernah dia abdul umrasa, ayo dia abdul umrasa. Yang lawitnya galak-galak putus silaturahmi. Kak ni dengan kak nah hanaga. Apa main apa Daud hanaga. Apa Syam apa Ali hanaga. Yang menandung, ayo sambung silaturahmi. Baik sampai di kitanya dalam kampung yang sabuh nek tu, sabuh tu, sabuh indah tu. Bahkan cukup ramai dalam kampungnya kamu syahara-syahara. Baik sampai putus silaturahmi. Bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatulah, jangan sampai engkau terpecah belah. Menyerta pecah belah, kita mau ajaran-ajaran hanaga di kampung danyo. Menyerta pecah belah, kita mau urung-urung hanaga di kampung danyo. Anak muda, jaga terus persatuan. Urung-urung tuha kampung, jaga persatuan di kampung. Drone timahna amanah daripada Allah untuk jaga kampungnya. Apabila haid dijaga kampungnya, turun dari urung-urung tuha kampung. Gesi, haid jaga kampung, turun dari gesi. Tuku imum haid jaga kampung, turun dari tuku imum. Tuha pun haid jaga kampung, turun. Tak ada timang lagi, tapi hanya timang gereja. Fikir ke Allah, fikir ke masyarakat. Buat dengan sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. 2 jam lewat 5 minit belum tuan pernah khabar keron. Mungkin 6 jam belum terima manasih. Belum tak pergi dari JO belum jak kan. Dari bunuh kah memang tak pernah khabar. Hotel belum tak bawa lah wujud.
Anda pihak buku. Lo kalau dulu ngampungnya kat atas. Lampu jin hana go. Iron baru yang go. Lain itu kedua. Hidup rumah haji kedua. Dong laki Allah. Yang hadir di sini sampai akhir dakwah. Dan lalu urut-urut kampungnya. Kamu laki kemang syurga. Amin. Kecuali kamu yang ada kemang syurga ya Allah. Soal urut-urut yang galak-galak putus silaturahmi. Yang hana-hana go silaturahmi boleh malamnya betul. Nah urutannya balik pun. Dia ini. Nah urutannya balik pun. Tunggu wan. Tanya dalam syurga pupuk tunggu. Nah urutannya balik pun. Tanya dalam syurga pupuk tunggu. Lalu pula dua pun saja. Yang pun tak jauh daripada nikmat Allah dan nikmati daripada nikmat Allah. Yang kedua silaturahmi. Makanya tanya dalam kampung. Dalam rumah tangga, putus silaturahmi. Ngan mak dah nagat, baru sampai rumah nagat, ngapa dah nagat, ngapa cik dah nagat, ngan wah dah nagat. Yang tanya hantar syurga. Allah itu yang roh pegang, yang Nabi pegang. La yadkhulul jannata qati'atu rahim. Tidak akan pernah masuk surga orang-orang yang memutus-putuskan tali silaturahmi. Lalu tengok lah buka contoh abang. Pak Usi orang. Nah, Pak Usi. Buka contoh Pak Usi. Pak Usi kamu beri belum? Dah lombat dengan Pak Usi. InsyaAllah kumpul dia akan buat dengan Pak Usi. Walaupun 30 ribu. Merumpuk dalam syurga belum Pak Usi. Dia ke di Pak Usi belum. Pujinya dia. Kau beri belum? Hello, isi apa ini? Oh ya, Pak Usi dia ke. Pak Usi dalam syurga lagi. Dia pakai taruh penuh. Dalam syurga. Dia merumpuk dengan Pak Usi. Silaturahmi kan. Merumpuk dengan Pak Usi. Belum tanya dengan Pak Usi. Pak Usi pernah dengar. Pak ujung dia belum tinggal. Ya, dia tak malu. Ya, Pak Usi. Dia orang itu tinggal. Belum tengok Pak Usi dia tak ada. Tapi nyantol neraka dia. Hai lah syurga. Nah, kalah. Ke neraka. Kenapa Pak Usi yang tengok syurga Pak Usi? Nah, 3 minggu dalam syurga Pak Usi dia malu. Punya ni pernah dengar. Dia belum tahu dengan Nabi ni. Dia baru ni. Tak baru. Mamanya betul-betul silaturahmi dengan dia hanapa. Dia kadang-kadang benar nak dah. Di kampung rasa ada pelenggot. Dia hanapa orang dia, kak dia hanapa, kak dia hanapa. Ini kenapa juga? Orang yang galak-galak pegang kau hanapa, dong hanapa. Betul? Tak dong pegang kau hanapa. Tak dong buka bajai kau peo. Buka kali kau pegang-pegang. Bajai kau peo tu dah kalau. Kita tu buang-buang buah-buah dekat luar. Ya, kalau pegang hanya hanapa. Jangan hanya dia musik, lawan-lawan musik, pegang musik hanapa. Pakai hidup di mati ngomong-ngomong. Jika nunan cara murid saling silaturahmi, bergat-gat ngau kampung. InsyaAllah kampungnya, malamnya, aku gat tawah nawi jempet kamu nak tembak Allah. Kampung rapai dan tak rapainya, bergebi rahmat di Allah. Amin. Yang lainnya nama-nama bergebugat di Allah. Amin. Lainnya yang kurung-kurung yak sembayang, pengitin sembayang. Amin. Yang kurung-kurung yak abut, pengitin yak abut. Amin. Yang kurung-kurung peng, bulu peng. Amin. Yang kurung hasil-hasil lamda. Ini aku berami. Ya rezeki. Ya ulang. Memang di. Lagi yang dia ulang. Yang dia ulang ramai-ramai beragam. Beragam kubur. Beragam halting. Tunggu Salmina, ada baru bet. Anak, panjang ada baru bet. Nah, apa yang mau saja? Ini dua. Asisten siapa sih? Apa yang mau? Oh tahu apa? Nah, kau betul. Jangan, mau dong. Juga. Kalian dua ni. Nah dia. Oh, halting depan tu. Ramai. Kita mana tahu? Ya. Oh, halting memberi ramai ngomong. Yang jauh belau ini beragam. Urina, beragam halting. Urina beragam. Dek, jauh mana main ubud, jauh. Dek, ilmu yang hemat kau ya. Yang musuh so. Yang semerah so. Yang bagus so. Yang ada kubur rumah tu. Yang ada jadi ada kupi tu. Uragam jauh belau, rinang jauh belau. Kalau lagi kampung ngomong ni, kalau rinang jauh belau. Uragam peh-peh rinang jauh belau ni. Adik, hormat ke ayah, hormat ke mak.
Nabi hadiah. Malam yang Nabi hadiah. Yang sok nyok baca hadiah ni. Nyok jalan. Dor. Nyok agama. Ayo. Iya, iya. Ini dia kata iya, iya. Ada tak? Oh, nyok ada nyok. Ada. Yang sok macam tak ada. Maka. You. Kata muan. iPhone ha. Pada ya. Ya. Apa dia tu gitu? Maka ya, tapi ya burung ah. Adik yang jawab di rumah. No. You. Maka ini nam. Ini banyak-banyak lagi ibu ini. Ini banyak kali ni kali. Nyok, ngajak dia. Ha? Oh. Nyok seorang. Najwa Humaira. Amin. Ingat apa ini? Najwa. Apa itu Najwa? Najwa harum baunya. Humaira. Merah. Boleh jam. Jadi, seorang. Tezaki Ananji. Hah? Tezaki Ananji. Tezaki Ananji. Anagi. Zaki cerdas. Hah? Lah dia juga. Rehna. Bukan lah dia juga. Dupegang lah bro. Hah? Lah dia juga. Rehna. Izin. Iwan, kaji no. Iwan kaji. Kaji no. Iwan kaji no. Ya. Ini kaji kan Iwan. Ini lebih mau you. Ada menikah hari ini. Ini naik ayah. Nabi ayah. Nah. Ada ya? Oh, memang tu. Rupanya ayah ni perangkat kampung. Baik. Nabi ayah. Ha? Ada ya? Kini ada ayah ni. Ayah merah ada. Anak diri kena nak ada. Yang ni diri ayah mati ni kali. Yang anak ni jalan-jalan. Ada nak apa? Ada apa? Anasri. Tanah Sri. Apa ya bud? Oh siapa ya bud? Salah. Dah jawab. Ayo bud, nak gagal rumah dia. Jadi keluarga Sakinah Mawaddah. Hai, kak. Ayo, ada dengar tak? Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas. ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Betul. Ini syahadat dia, syahadat. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Selalu segitu. Hah? Kalau ini ada, ini biasa apa? Ini yang empat kita dari Ustaz dalamnya ke adik Zaki, ke abang Zaki, mak dua imam, ke adik Humaira, dua imam, nanti lagi abang Zaki, yang suamat Humaira mak Zaki mak. Tapi menyauruh yang enggak ikut Humaira mentang yang mak. Karena bank yang paling dekat bank istri. Bank BPD dulu dengan bank istri. Kita temu bank Pak Promo itu mati mah itu jauh ni.
Oh ya, beragam di pintu yang pemohon. Ya. Okey, boleh nama. Bah? Enggak, nanti jauh kita. Oh, adik. 25. Bah? Salam. Doa ya Allah menjadi keluarga sekian. Betul-betul. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي هدايتك إلينا خصوصا إلى أهل هذه الجماعة يا الله يا رب العالمين اللهم سلمنا يا الله وسلم إيماننا وسلم توحيدنا وسلم معرفتنا وسلم قلوبنا وسلم أخلاقنا وسلم أموالنا وسلم أهلنا ببركة مولد النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل آخر كلامنا عند انتهاء آجالنا قول لا إله إلا الله اللهم اختمنا يا الله بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة نعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته